Testing suara. Mr. Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan semua. Mr. M. Rahimi Azim Rifhan jemput masuk, insyaAllah. Malam ni kita akan bincang berkenaan dengan Afghanistan sikit, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, kita ada live guest pada malam ni. Kita ada guest yang special pada malam ni, nak bincang tentang buku ni. Saya minta tuan-tuan dan puan masuk dulu dekat live saya. Lepas tu kita akan tunggu. Saya akan cross live bersama dengan seorang penulis buku, Nota dari Kabul 2. Saya tunggu dulu ada crowd, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masuk live saya ni walaupun untuk seketika. Jazakallah khair. Malam ni macam mana yang saya beritahu kat tuan-tuan untuk sesi malam ni, kita akan ada seorang penulis, iaitu penulis Nota dari Kabul 2, Tuan Syed Azwan Syed Ali, seorang wartawan. Kita akan bersama dengan Tuan Syed. Tuan-tuan masuk, minta tuan tap skrin dulu dan juga share dengan kawan-kawan lain. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada malam ni. Masuk dulu insyaAllah tuan-tuan dan puan. Saya akan start dalam sikit masa lagi. Saya sembang dulu, update sikit-sikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan. Lepas itu insyaAllah kita akan lagi penulis tu akan masuk. Penulis buku Nota dari Kabul 2 akan masuk. Saya akan invite untuk jadi guest malam ni, insyaAllah. Masuk dulu tuan-tuan dan puan. Ku Mustaqim, terima kasih banyak-banyak masuk walaupun untuk seketika. Jazakallah khair. Tuan Imran bin Wahid, terima kasih banyak-banyak masuk. Sahabat daripada Singapura. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Minta tolong tap skrin dan juga share dengan kawan-kawan lain, insyaAllah. Terima kasih. Paris Homestay, kawan-kawan semua. Jazakallah khair. HL Yana. Terima kasih. User 4287. Tuan-tuan dan puan masuk dulu. Kita akan tunggu guest kita pada malam ni untuk masuk. Fendi Mariah Talib, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Imran bin Wahid, terima kasih mengutarakan janji untuk kita bertemu lagi pada malam ni. Jazakallah khair. Moga-moga semua dirahmati Allah, insyaAllah. NB Adik Manis Shop, terima kasih tuan-tuan dan puan yang mana masuk, yang sudi. Kalau tuan-tuan nak dengar perkongsian berkenaan dengan buku, saya jemput tuan-tuan untuk stay dulu dalam live ni. Lagi kita akan bersama dengan penulis Nota dari Kabul 2. Kita akan bersama dengan penulis Nota dari Kabul 2 yang bernama Tuan Syed Azwan Syed Ali. Ada soalan-soalan yang saya akan tanyakan kepada penulis daripada buku ni. Lagi dia akan masuk. Lagi saya akan invite sebagai guest. Itu ada banyak soalan lah yang saya dah rangka, dan kalau tuan-tuan ada soalan lagi, tuan-tuan boleh tanya kepada penulis ni, insyaAllah. Saya minta tolong tuan-tuan tap skrin. Mudah-mudahan lagi ramai orang lagi boleh masuk dekat live ni. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi masuk walaupun untuk seketika. Jazakallah khair. Untuk yang baru kenal Book Surgeon, salam kenal. Book Surgeon adalah satu badan yang membedah buku, dan kami ada podcast kami sendiri, iaitu podcaster paling baca. Tuan-tuan boleh tengok dekat Tube Merah, tuan-tuan boleh tengok dekat Spotify dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada perkongsian, tuan-tuan minat dengan perkongsian berkenaan dengan buku, tuan-tuan boleh masuk. Abang, buku apa yang sesuai untuk yang ada sakit tapi nak kuat semangat? Kalau baca buku-buku Zakbo, dia selain daripada dia bagi kita teguran, dia juga dia ajak lah dekat dalam teguran-teguran itu macam mana nak jadi persevere. Itu antara suggestion saya lah. Yang tu tuan-tuan tengok, try E1, tengok dekat dalam beg kuning saya, buku Kemiskinan Melayu dan Jalan Kepulihannya. Tapi yang tu dia bukanlah buku healing yang tipikal. Dia bukan buku healing yang memujuk ke apa semua tak, tapi dia lebih kepada teguran. Buku apa tadi Mamu? Ni buku ni. Buku Nota dari Kabul 2. Malam ni Mamu, Kamarul, aku akan bersama dengan penulis buku ni saat lagi, insyaAllah dalam 10 suku punya tu. Penulis buku ni akan masuk, akan berbicara berkenaan dengan Afghanistan pada malam ni. Kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan buku ni, sekali dekat hujung siaran saya akan letak dekat beg kuning. Terima kasih banyak-banyak lah. Mamu, terima kasih masuk. Support, tap skrin, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon dan juga podcast terpaling baca sehingga ke hari ini. Perkenalkan, saya Pak Di. Saya dan beberapa orang kawan-kawan, kami telah mengasaskan satu kumpulan yang diberikan nama Book Surgeon. Di mana Book Surgeon ni kita fokuskan pada membedah buku, mengeluarkan benda-benda penting daripada buku-buku tertentu. Pada masa yang sama, tuan-tuan, bagi kredit pada buku dan mengkritik buku juga. Kami tak lekang daripada dua benda tu. Saya nak jawab kepada soalan Iwan tadi lagi sikit. Kalau contohnya nak baca teguran ataupun nak bagi semangat dan sebagainya, tuan-tuan mungkin boleh dapatkan buku Asuhan Budi, sebab dalam buku Asuhan Budi yang tebal tu, dia akan hurai tentang 6 kewajipan kita pada diri sendiri lah, sampai kepada jangan berhati tikus.
Yang tu semua dia nak ubah mindset dan sebagainya, yang tu. Tapi malam ni tuan-tuan, kita fokus kepada buku ni, Nota dari Kabul 2. InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tuan-tuan dan puan, kalau saat lagi penulis ni dah masuk, penulis buku ni iaitu Tuan Syed Azwan Syed Ali. Tuan-tuan ada soalan apa, tuan-tuan boleh bagi tahu. Sedikit update kepada tuan-tuan dan puan, sama-sama kita doakan kepada gerakan Global Sumut Flotilla yang dikabarkan akan masuk ke zon kuning, dan insya-Allah mereka akan masuk ke zon merah pula, dan kita doakan mudah-mudahan misi itu berjaya. Dan walaupun kita tahu banyak rintangan Global Sumut Flotilla tu, pergerakan tu, tapi kita doakan yang sebaik-baiknya insya-Allah kepada gerakan tersebut. Kita yang tak boleh nak join ni, kita buat benda setakat mana kita mampu, itu doa, dan kita cuba sebarkan semangat untuk melawan penjajah. Yang itulah bagi saya secara peribadi. Dan malam ni bila kita sembang berkenaan dengan buku ni nanti bersama dengan penulis dia, insya-Allah buku Nota dari Kabul 2 ni, kita akan berbincang juga. Saya dah rangka 10 soalan, tapi sekejap lagi kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan type soalan tu nanti bila kita dapat daripada penulis dah masuk nanti sekejap lagi. Saya akan cuba tanya soalan tuan-tuan dan puan. Saya akan bagi ruang jugalah untuk saya bacakan soalan tuan-tuan dan puan dekat ruang komen untuk saya tanya kepada penulis kalau ada relevan lah soalan tersebut. Kalau tak, saya akan proceed dengan soalan-soalan yang saya tanya. Lepas tu dekat hujung kita akan letak beg kuning. Tuan-tuan dan puan boleh dapatkan buku ni saat lagi insya-Allah di hujung siaran. Sedikit update nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan. Selain daripada sesi pada malam ni, esok insya-Allah tuan-tuan tolong doakan pada 30 bulan 9 kami podcast Tafadhal Baca akan merakam satu episod bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dekat Pejabat Tun di Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nanti tuan-tuan tengok episod kalau tuan-tuan tengok episod bersama dengan Tun M tu, saya jemput tuan-tuan untuk tonton dan juga untuk share dengan kawan-kawan lain. Tolong mudahkan, tolong doakan semua urusan dipermudahkan. Sebab nak dapat satu tokoh yang besar macam tu bagi saya sangat-sangat susah, dan kami pula podcast kecil. Jadi kalau dapat tu sangat-sangatlah saya sangat-sangat lega lah sebenarnya. Saya sangat-sangat lega. Dan ya betul Faris, finally with Tun M, alhamdulillah 30 bulan 9. Tuan-tuan tolong doakan mudah-mudahan apa yang kami usahakan ni Allah Ta'ala kira sebagai amal jariah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kira sebagai kebaikan lah insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, saya jemput tuan-tuan untuk stay dalam live ni, tap screen dulu dan share dengan kawan-kawan lain. Saat lagi kita akan tunggu mungkin around dalam 2-3 minit kot, insya-Allah kita tunggu. Saat lagi penulis buku ni akan masuk, akan live dengan saya. Saat lagi buat tutup pun saya minta tuan-tuan untuk support juga, untuk tap screen juga. Kita tunggu dan kita bagi support kepada penulis ni. Sebab penulis Nota dari Kabul 2 ni, dia membuka mata saya berkenaan dengan Afghanistan. Kalau tak tuan-tuan, benda the only thing dalam kepala otak kita, minta maaf lah saya lah, the only thing dalam kepala otak saya bila kita berbincang berkenaan dengan krisis kemanusiaan. Ya betul, Nota dari Kabul 2 ni, penulis dia bernama Syed Azwan Syed Ali. Tuan Syed sekejap lagi akan masuk bersama dengan kita. Sekejap lagi cikgu, sekejap lagi minta tolong cikgu support juga, tap screen dan juga mungkin kalau ada soalan-soalan yang cikgu nak tanyakan, insya-Allah kita boleh tanyakan kepada penulis ni. Baca alhamdulillah. Macam orang macam saya ni tuan-tuan, saya dengar pasal Palestin, saya dengar pasal G, pasal P, dan saya dengar kezaliman yang berlaku kepada negara-negara Islam yang bergolak dan sebagainya. Tak ada Afghanistan dekat dalam radar diri saya. Itu saya nak kena buat pengakuan secara terbuka. Jadi bila saya jumpa buku ni, bila saya jumpa dengan penulis dalam alam maya, saya baca buku ni dalam 2-3 hari je boleh settle. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kesedaran berkenaan dengan Afghanistan tu saya rasa macam aku baru tahu kata Afghanistan pun bergolak. Aku baru tahu kata Afghanistan pun ada masalah. Aku baru tahu kata Afghanistan pun ada masalah macam kemiskinan, ada masalah gelandangan, kanak-kanak mereka dengan tak ada pendidikan. Dan bila mai sebut berkenaan dengan kesihatan, mereka ada masalah juga tuan-tuan, hospital nomad dan sebagainya. Itu benda yang kita boleh dapatkan dekat dalam buku ni tuan-tuan. Jadi saya sedang menunggu je penulis ni untuk masuk. Penulis iaitu Tuan Syed. Sekejap lagi masuk, kita akan bincang. Saya dah buat 10 soalan dah untuk tanya kepada Tuan Syed Azwan Syed Ali. Dan sekejap lagi saya akan bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan. Kalau soalan tuan-tuan relevan, saya akan tanyakan kepada penulis soalan-soalan yang relevan daripada tuan-tuan pula. Saya minta tuan-tuan untuk stay sat ya. InsyaAllah kalau tuan-tuan stay sat, sekejap lagi kita punya penulis dah ready, dia masuk. InsyaAllah
Sekejap lagi. Panjang umur. Tuan Syed dah ada dah. Dia bersama dengan kita, saya dah invite dah. Mudah-mudahan semua dipermudahkan. Jadi kita buat technical check sikit insya-Allah sebelum kita start berbincang bersama dengan penulis kepada buku Nota dari Kabul 2 iaitu Tuan Syed Azwan Syed Ali. Kita buat technical check sebentar. Tuan-tuan dan puan boleh terus tap screen dan juga share dengan kawan-kawan lain insya-Allah. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam Pak Di. Alright. Apa dengar suara saya clear? Tak ada masalah. On the dot. Alhamdulillah. Okey, sihat Tuan Syed? Agak keletihan sikit. Baru hari ni ada musafir sikit baru sampai. Tidur sekejap tadi dalam 30 minit. Bagus. Allahu Rabbi. Kita dah janji insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak. Saya sangat-sangat hargai lah Tuan Syed tunjuk komitmen macam tu untuk perbincangan pada malam ni. Macam mana yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan, audience dan juga viewers kita, malam ni kita akan bincang berkenaan dengan buku Nota dari Kabul 2 iaitu satu buku tulisan Tuan Syed Azwan Syed Ali berkenaan dengan Afghanistan. Yang mana saya kena buat pengakuan jujur kat sini lah Tuan Syed dan juga kawan-kawan semua. Abang kata sebagai orang awam yang bukan duk cover geopolitik, bukan wartawan, bila fikir pasal satu negara ataupun kita sebut negara-negara yang bergolak ni, minta maaf Afghanistan tu dia macam tak ada dekat dalam radar. Yang tu saya nak kena buat pengakuan jujur sebagai orang awam. Dan tapi bila saya start baca buku tuan Nota dari Kabul 2 ni, saya baru sedar kata rupanya Afghanistan pun bergolak dan mungkinlah masalah dekat Afghanistan tu lebih teruk daripada sebahagian negara lain yang saya pernah dengar. Yang tu pengakuan jujur daripada seorang orang awam. Tapi tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak start bertanya soalan kepada Tuan Syed dan sebagainya, saya nak baca sikitlah berkenaan dengan penulis. Tuan Syed, saya minta izin nak baca berkenaan dengan Tuan Syed sikit. Dekat dalam buku ni juga, muka surat 151 diceritakan Syed Azwan Syed Ali adalah pengamal media dan aktivis kemanusiaan dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam dunia kewartawanan, khususnya liputan di zon konflik dan bencana. Beliau memulakan kerjaya sebagai wartawan di agensi berita bernama pada Februari 2004 sebelum berhijrah ke Berita Harian, NSTP dan juga Al-Hijrah Media Corporation. Majoriti tugasannya melibatkan laporan khas dan liputan misi kemanusiaan, antaranya banyaklah di Afghanistan, Yaman, Mesir, Lubnan, Jordan dan banyak lagi tuan-tuan dan puan. Dan buku Nota dari Kabul 2 ni adalah kesinambungan daripada Nota dari Kabul 1. Saya tak baca lagi Nota dari Kabul yang nombor 1. Cuma saya baca yang Nota dari Kabul 2 ni. Walaupun macam tu, saya rasa kalau siapa-siapa yang start, itu hal nombor 1. Alright. Itu hal nombor 1. Kalau macam tuan-tuan baca buku yang Nota dari Kabul 2 ni pun, bagi saya lah, tuan-tuan takkan terkejut. Sebab apa? Sebab dia penceritaan yang ringkas tapi dia sampai. Bagi saya secara peribadi tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak tanya soalan first lah kepada Tuan Syed kalau dah bersedia. Saya dah baca dekat dalam buku ni. Tuan Syed tulis dalam ni, Tuan Syed kata inspirasi Tuan Syed pergi ke Afghanistan adalah pesanan daripada almarhum ayahanda kepada tuan. Jadi adakah itu saja inspirasinya ataupun ada cerita lagi dalam lagi? Dipersilakan Tuan Syed. Okey. Pertama sekali terima kasih pada Pak Di, pada Bu Sejan lah sudi bagi ruang untuk kita bedah buku kecil je bagi saya ni, sebab saya ni dulu menulis berita, sekarang baru menulis buku lah. Buku ni kalau saya lah buku kecil lah, yang saya pun baru kedua, tapi buku kecil bagi seorang penulis kecil. Pertama sekali Nota dari Kabul ni Pak Di, dia bukan pesanan almarhum ayah, tapi dia sebenarnya adalah dihasilkan dia sebenarnya bermula dengan Nota dari Kabul 1 lah. Nota dari Kabul 1 ni sebenarnya dia bermula dengan bukan pesanan, tapi dia adalah janji antara seorang anak dengan ayah, which is saya dengan arwah abah saya lah, di mana di akhir hayat dia dia meninggal pada 21 bulan 8 2021 bersamaan dengan 12 Muharram 1443 Hijrah, bersamaan juga 6 hari selepas jatuhnya Kabul dan larinya tentera Amerika Syarikat kuasa barat daripada Afghanistan. Pada ketika tu ayah saya nazak di katil hospital
di Alustah. Jadi ayah saya ni daripada kecil lagi dia memang suka bercerita tentang negara-negara umat Islam yang terutamanya Pi lah, dan Jin Okey, yang ya. sumuk flotilla sekarang tu kan. Ya, Dan betul. daripada kecil dia pun ada cerita juga tentang tanah Khurasan. Dan dia juga daripada kecil lah, daripada saya belasan tahun lagi saya duk dengar cerita dia. Sehinggalah masa jadi bila tahun 2002 tu saya alhamdulillah memulakan kerjaya sebagai wartawan dan penulis. Okey. Dan dalam tempoh 20 tahun lebih tu memang konflik dengan bencana ni saya punya bidang. Okey. Cuma Afghanistan jujurnya dia bukanlah orang kata negara bucket list, negara yang memang saya nak pergi. Tak. Oh. Dia bukan. Dia tak ada. Dan perkara tu saya tulis dalam buku ni. Saya beritahu Afghanistan bukan negara bucket list yang saya nak pergi. Tak. Dan dia ada dalam hidup saya, cuma dia tidak sebesar dan seluas tanah Syam. Dia punya pengaruh pada saya tu. Tapi apabila arwah abah saya tu di akhir usia dia, masa tu bendera Al-Liwa ataupun bendera putih dengan kalimah tauhid itu baru diangkat di Afghanistan balik. Maka saya dengan ayah ni memang selalu bercakap benda tu lah. Dan di akhirnya saya cerita dengan buku Nota dari Kabul 1 ni, kenapa saya tak print balik, sebab dia terlalu personal. Sebab tu saya tak nak print lah buku ni. Siapa baca buku ni tahu cerita yang saya tengah cerita. Maka saya seolah-olah berjanji dengan dia. Saya kata sebab ayah saya pernah kata ayah saya ni anak yatim piatu. Okey. Dia yatim piatu daripada kecil. Umur dia 9 tahun tu dia tak ada mak dengan ayah dah. Maka dia hidup sendiri. Dan dia memang jadi seorang yang pongoh lah. Pongoh, orang kata pongoh, orang garang. Pongoh. Sebab dia daripada kecil tu kena berdikari, dia 2 beradik. Maka dia ajar saya untuk jadi kuat. Okey. Lepas tu dia banyak cerita pasal negara Islam, macam mana tokoh Islam, dia banyak cerita. So bila dia akhir dia hari tu dia beritahu tentang dia tahu yang Afghanistan ni baru bebas, baru keluar sendiri, dan dia tahu pasal Al-Liwa tu lah. Maka saya cakap kat dia begini, lepas tu dia pernah cakap kat saya. Dia kata abah ni tak pernah keluar negara. Tapi abah lihat dunia ni melalui mata Azwai. Dia kata kat saya. Pada ketika tu Pak D, pada 2021 tu saya dah pergi 34 negara. Afghanistan negara yang ke-35. Oh, faham. Dan memang 1/3 daripada negara pergi tu semua negara perang. Maka pada ketika akhir tu, saya berjanji dengan dia lah. Saya kata, saya akan balik ke sana dan saya akan ceritakan tentang betul ke yang dibawa oleh Taliban atau Emirat Islam Afghanistan ni Islam betul ke? Atau dia menggunakan nama Islam? Maka itu yang pertama. Inspirasi dia adalah janji. Itu yang pertama. Lepas tu kalau Pak Di tanya apa yang menyebabkan saya kembali setiap tahun pula, dia berbeza. Yang kembali setiap tahun pula adalah benda yang berbeza. Apabila saya pergi, baru saya kata, wallahi Pak Di, seperti mana saya tulis. Sebab tu saya selalu cakap dekat kawan-kawan dalam saya punya perkongsian dengan sahabat-sahabat, saya beritahu, barangkali aku harus menulis bahawasanya Islam sebenar itu ada di Afghanistan. Satu statement yang besar tu. Ya, betul. Berat statement tu. Pak Di mesti tanya. Pak Di selalu mengupah buku agama. Tapi Pak Di tahu tak? Hukum syariah yang sebenar, hukum hudud, hukum qisas, sebutlah negara mana di atas dunia yang ada 195 negara di bawah PBB tu, termasuklah Saudi, termasuklah Iran. Tidak ada seperti mana negara yang melaksanakan sepetulnya hukum Islam seperti mana dilaksanakan di Afghanistan. Cuma saya tak tulis dalam ni. Tak tulis secara direct ayat tu. Yalah, betul. Nampak. Kerana apa? Dia memang buat seperti mana apa yang dulu buat. Yang mana zaman 1400 tahun dulu buat. Cuma berbeza dia, ada satu perkara saja yang mungkin kita boleh mungkin boleh kata dia perkataan yang orang selalu guna, kata sempit lah apabila soal pendidikan saja. Tetapi yang lain Pak Di, sebenarnya Islam yang sebenar ada kat Afghanistan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau Pak Di tanya soalan apa inspirasi sebenarnya, janji saya dengan ayah dalam masa yang sama Pak Di,
saya memang fundamentalis untuk seorang wartawan ni memang kebenaran. Kita memang truth seeker, kita memang mencari. Sebab seorang wartawan ni Pak Di, dia ada beza tau. Apabila seorang wartawan ni dia begini Pak Di. Dia apabila ada seorang datang kepada dia, maka dua membawa khabar berita. Satu kata Syed Pak Di, di luar sana hujan. Lepas tu seorang lagi datang, Syed Pak Di, di luar sana cerah, kering, tak hujan. Selalunya orang beranggapan wartawan tu dia harus tulis dua-dua, dia tulis dua-dua, satu kata hujan, satu kata hujan, satu kata cerah. Lepas tu tulis dan bagi pembaca baca. Tidak, wartawan bukan begitu. Wartawan yang sebenarnya, betul-betul sebenarnya wartawan, dia kena keluar daripada tempat yang dia duduk tu, pergi ke tempat yang dikatakan hujan ataupun dikatakan kering tu, dia kena tengok sendiri. Lepas dia tengok, dia balik baru dia tulis hujan ataupun cerah. Yang tu yang dibawa secara adil, dikutip secara adil, diberi kepada pembaca. Bukan tulis dua-dua suruh jadi orang jadi confused. Itu sebenarnya wartawan. So, tak tahulah jawab soalan Pak Di tak, tapi macam tu lah. Jawab dengan sangat-sangat menjawab apa Tuan Syed. Dan saya nak quote daripada muka surat 4 dalam buku Tuan Syed sendiri, nota penulis. Ayat Tuan Syed sebut kat sini, benar dalam merasakan itu adalah lebih baik dari merasakan hanya kita yang benar. Dan memang daripada apa yang Tuan Syed beritahu tadi berkenaan dengan seorang wartawan, dia kena bawa main cerita benda betul dan sebagainya, yang itu menunjukkanlah Tuan Syed seorang wartawan yang berjuang. Dan saya kata mungkinlah kot kita boleh relate, sebab kami mungkinlah kot saya ni banyak tonton Tuan Haji Zainal, dan bila relate dengan Tuan Syed, nampaklah kedua-duanya tu memang ada wartawan, ada semangat kewartawanan, nak cari benda betul itu apa dia. Yang tu lah yang kita nampak. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh ambil inspirasi pada awal sesi ni daripada sudut kebenaran tu sebenarnya. Baik, Tuan Syed, saya nak masuk kepada soalan nombor 2. Macam mana saya buat pengakuan jujur tadi, saya kata pada saya, kalau sebut berkenaan dengan negara yang bergolak ni, Afghanistan tu tak ada daripada radar. Jadi soalan saya kepada Tuan Syed dan kepada tuan-tuan semua, kalau ada soalan lagi boleh tanya. InsyaAllah kita akan cuba untuk respon. Soalan saya yang kedua adalah, adakah betul kita ni menganaktirikan Afghanistan? Tapi macam mana kita nak bagi benefit of the doubt juga, Tuan Syed? Sebab negara Islam yang bergolak ni banyak. Jadi kalau kami orang awam ni nak ambil tahu semua, mungkin kot tak sempat. Apa komen Tuan Syed? Dia begini, kalau selagi kita tak tahu satu masalah yang berlaku di sekeliling kita, maka dia tidak menjadi beban atau tanggungan bagi kita. Cuma begini, dalam konteks Afghanistan, dalam dari kabur yang kita bincang ni, Afghanistan tu sampai kepada saya, seorang penulis, seorang pencerita, seorang tukang lapor. Maka adalah menjadi tanggungjawab orang yang tahu kena bagi tahu kepada orang tak tahu. Betul tak? Betul. Lepas tu tadi Pak Di ada cakap tentang saya memang selalu pesan, kalau Pak Di, sahabat-sahabat saya di Burung Hantu Afgan, kita punya sesi kita panggil Burung Hantu Afgan sebab kita berbincang tengah malam. Saya memang selalu ulang bahawasanya jangan hanya benar merasakan, tetapilah jangan hanya merasakan kita yang paling benar, tetapi benarlah dalam merasakan. Sebab saya balik kepada apa Rasulullah yang cakap, dijamin untuk dibina sebuah rumah untuk seseorang itu kalau dia lari daripada debat walaupun dia benar. Poin dia kat sini adalah, kita sebenarnya Pak Di ni lebih arif, dia lebih alim pada saya lah kalau beragama ni. Saya hanya cari je. Sebab saya tengok Pak Di tu selalu bincang, Pak Di punya fokus politik pun saya tengok buku Za'bar. Buku Za'bar yang saya baca ada 2. Falsafah Hidup dengan Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. 2 buku Za'bar tu saya baca. Maka buku Falsafah Hidup pula antara buku yang diminati oleh arwah ayah saya. Maka kalau kita faham dalam konteks buku tu pun dia cakap pasal kebenaran. So dia cakap juga banyak pasal sebenarnya kita di dalam hidup, kita memang mencari apa yang benar, apa yang tidak. Kita ni minta ditunjukkan apa yang hak sebagai hak, apa yang batil sebagai batil. Tapi nak balik pada persoalan tadi, nak bagi tahu bahawasanya kadang-kadang begini, banyak sebenarnya, betul Pak Di cakap tadi, banyak yang berlaku kan. Afghanistan tak ada. Memang kalau kita tengok okey, yang nombor 1 sekarang memang Palestin lah. Boleh sebut sebenarnya Pak Di, dia tak violate pun. Palestin yang paling pertama, Gaza tu paling pertama dapat isu umat Islam. Yang kedua, kita tengok isu di Syam. Semua ni isu di Syria, isu di Lebanon, isu di Yaman, isu di negara-negara yang kita sebut tadi, banyak. Semua seputar negara, kalau kita tengok memang banyak negara-negara yang berdepan dengan konflik dan juga krisis ni adalah negara Islam. Tetapi pernahkah kita
tanya pada diri kita, kenapa banyak negara-negara yang konflik dan bermasalah? Contoh macam Iraq, macam Libya, semua yang banyak masalah ni, kenapa dia bermasalah dan berkonflik daripada mula? Dia ada dua sebenarnya. Pertama, memang masalah di negara itu sendiri. Tapi yang keduanya, dia adalah satu campur tangan daripada luar yang sebenarnya nak negara-negara di Asia Barat atau di Timur Tengah tu bermasalah. Dan benda yang samalah juga seperti mana Afghanistan. So saya akui ni Pak Di, memang Afghanistan ni nak jual buku Afghanistan ni susah, nak cakap pasal Afghanistan pun susah. Memang sebab di Malaysia berita Afghanistan tu kita boleh cakap apa tahu? Berita Afghanistan ni kita boleh kata kalau ada 100 kali mungkin sekali atau keluar. 2 kali. Pak Di tahu tak? Pak Di tahu tak? Ketika Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 bermula. Taufan Al-Aqsa yang mana perang dah 2 tahun ni, nak masuk 2 tahun dah lagi dalam seminggu lebih ni. Tahu tak pada ketika tarikh yang sama 7 Oktober 2023 berlaku gempa bumi yang besar di Afghanistan di Herat. Menyebabkan 2,000 orang mati. Tetapi berita tak keluar. What penting kerana apa? Berita Sebab tu tak ada dalam kepala kita. Okey. Itu yang pertama. Pak Di tahu tak ketika kapal flotilla berlayar pada 31 Ogos tengah malam tu juga berlaku gempa bumi di Kuna di Afghanistan. Saya baru balik je seminggu yang lepas. Dan 2,000 orang mati juga. 80,000 orang terjejas. Tengok kat Malaysia ada peduli pasal Afghanistan. Dekat TV kita ada Afghanistan. Dekat TikTok ada Afghanistan. Tak ada. Jadi itulah tak kenapa saya tak naik dekat feed kita. Tak naik. Sebab itulah kalau Pak Di tengok, kalau kat Malaysia ni, Pak Di boleh kira dengan 2-3 jari berapa banyak wartawan atau penulis yang mana pernah sampai dan bercerita tentang Afghanistan. Pak Di, saya ni dah bersara 2021 saya dah bersara wartawan sepenuh masa. Dah 4 tahun dah bersara. Tapi selepas 4 tahun tu Allah pertemukan saya dengan Afghanistan. Saya bersara Jun 2021. Saya pergi ke Afghanistan bulan 9, sebulan selepas tukar kerajaan. Taliban take over saya pergi. Setiap tahun pergi Pak Di, dah 6 kali dah Pak Di. Buku ni selepas 4 kali, sekarang dah 6 kali, tahun ni dah 2 kali. Bulan depan nak pergi pula ni. Kenapa Pak Di? Kerana Allah bagi ruang. Kerana Pak Di, saya bukan macam dulu tau. Dulu nak pergi mana ada kru semua sekali. Sekarang seorang batang tubuh dengan sahabat-sahabat daripada NGO je. Tetapi Allah bagi ruang supaya apa? Supaya bercerita. Betul soalan Pak Di tadi, memang banyak kita nak fikir banyak sangat kan, banyak negara tu, negara ni semua sekali. Tapi saya tak boleh bercakap pasal orang. Saya boleh cakap pasal diri saya je. So bila benda tu sampai pada saya dan saya ada sedikit orang kata sebagai tanggungjawab menulis, kita macam Pak Di lah. Pak Di ada sedikit kelebihan tentang macam mana membedah buku, bercakap, mengulas semua sekali. Gunakanlah yang ada tu untuk bawa kebaikan dalam apa jua saja perkara yang sampai kepada kita, kalau dia boleh bawa benda baik. Jadi sebenarnya dia balik pada saya gitulah. Bila Afghanistan tu mari, kenapa banyak lagi yang memang banyak lagi, tetapi banyak lagi macam Palestin. Palestin bukan saya tak ada pengalaman Pak Di. Saya dah 3 kali masuk Gaza. 13 kali misi. 2 kali jalan laut termasuk Freedom Flotilla 14 tahun lepas. Saya cakap sikit-sikit sebab saya fikir ada orang yang lebih afdal, lebih alim dan lebih terkini sekarang ilmu dia dalam konteks masa sekarang. Kalau Pak Di perasan, kalau saya ada cerita juga pasal Palestin. Tetapi saya tidak mahu di depan sebab tanggungjawab saya adalah Afghanistan sekarang. Kerana kalau orang tanya kenapa yang kau yang ambil tanggungjawab? Mana kalau nak jawab, manalah aku tahu. Aku bangun-bangun tidur je, Allah suruh buat, aku buat je lah. Macam tu lah lebih kurang persahabatnya kan. Tapi nak ceritanya Allah bagi ruang. Bila Allah bagi ruang, nak kita penulis, kita pun dah tulis 2 buku Pak Di. Takkan kita tak boleh bercerita lagi kan? Yalah, betul buku lah. ni Pak Di, kalau Pak Di tahu, sebenarnya tak ada langsung istilah konsep kita nak menjual buku ni sebenarnya. Kan Pak Di, tadi Pak Di ada tag kan? Pak Di kata macam mana apa kita punya ruangan, okey, sekarang 80, 69, tak apa Pak Di. Yang penting kalau sampai pada hati seorang pun tak apa dah. Kalau daripada ramai ni ada 1-2 buku pun tak apa dah. Sebab akhirnya tanggungjawab kita untuk bercerita. Sebab Afghanistan adalah negara umat Islam. Dan dia adalah negara yang banyak difitnah dengan banyak benda yang tak betul dengan yang betul. Betul. Okay, dan di sana Pak Di, negara Sunni, 10% ada Syiah, selebihnya Sunni. Kalau kita orang Islam, saya ni lagi wartawan Islam tidak boleh membela sebuah negara Islam, nak jawab apa besok? Betul lah. Pak Di dah tahu ni, Pak Di dah baca kan?
Ya. Jual ke tak jual buku ni tu nombor 2. Pak Adi kena cerita pasal Afghanistan lepas ni. Sebab Pak Adi dah tahu. Sekurang-kurangnya Pak Adi dah ada. Pak Adi punya worldview tu ada sikit lah Afghanistan dah masuk. Dan Pak Adi boleh cerita. Kalau ikut Syed Azwar penulis ni, wanita begini. Kalau mengikut ni, Taliban begini. Maka Pak Adi dah sampai dah. Sebab tu hari ni Pak Adi, tak apa Pak Adi. Ni 100 orang dah hari ni. 103 orang dah tu. Biar dia orang mendengar. Persoalan soal yang menggerakkan hati sama ada dia orang nak ambil tahu, dia orang nak memiliki buku ke nak. Dia tak memiliki pun tak apa. Tapi kalau dia dapat sepotong ayat, satu perkara je yang baik tentang Afghanistan yang dia boleh bawa balik, dah cukup dah. Kita dah cukup dah kita punya diskusi malam ni. Untuk 1 jam, 1 jam setengah ni. Cukup dah Pak Adi. Jawab persoalan dah. Ya, jawab. Saya nak kena buat pengakuan jujur dah semalam. Lepas okey je. Okey je kot. Tuan okey kah? Audience tolong komen sama ada lag ataupun tak, suara okey kot. Adi, InsyaAllah. Okey. Okey tak lag Tuan saya dengar suara saya kan? Okey kan? Alright, baik. Saya kena buat pengakuan jujur lagi. Just nak bagi tahu. Saya semalam selesai saya baca buku ni, dalam kepala otak terus duduk. Tapi ni sahabat-sahabat, kalau boleh tolong naikkan share kita sikit. Tolong naikkan share kita banyak-banyak sikit supaya ramai boleh tengok. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, tap screen dan juga share kepada kawan-kawan lain. Mudah-mudahan lagi ramai orang boleh tonton apa perkongsian pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya sangat-sangat hargai. Semalam perhabis baca buku ni, dalam kepala otak saya dia duk berlega-lega macam-macam benda Tuan Syed. Tapi yang macam-macam benda tu kita akan kupas sikit demi sikit. Saya nak masuk kepada soalan nombor 3 Tuan Syed. Apa punca Afghanistan tu mundur daripada sudut pendidikan, ekonomi, kesihatan? Sebab kalau tuan-tuan dapatkan buku ni dan tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok sendiri macam mana keadaan budak-budak tak pergi sekolahnya, misalnya pendidikan depa dengan ekonominya struggle. Dan Tuan Syed, saya ni pharmacist by profession. Jadi bila sebut berkenaan dengan ubat, hospital nomad dan sebagainya, saya jadi terkesan. Saya fikir balik, kalau macam hospital tu tak ada ubat, saya kata, yang tu satu benda yang farmasi tak boleh fikir. Dan macam mana nak selamatkan orang dan sebagainya. Dan tuan-tuan kalau baca buku ni, sampai ada kisah 2 orang ibu mengandung meninggal disebabkan ubat-ubatan kurang dan sebagainya. Bila saya baca tu, saya jadi macam mana, jiwa bergegak nak cakap terang, jiwa bergegak rasa macam ya Allah, masalah yang besar ni. Jadi apa punca dia sebenarnya Tuan Syed? Adakah sebab semata-mata tekanan daripada barat ataupun macam mana Tuan Syed? Minta tolong penjelasan sikit. Okey, pertama sekali masalah paling utama dekat Afghanistan ni, kita dengar tak ada lag Ya, tak ada. Okey, cun. Okey, perkara pertama sekali, Afghanistan sebenarnya masalah paling utama yang menyebabkan dia berdepan dengan masalah ekonomi dan juga kemanusiaan. Pertama sekali, nombor 1 adalah dia dibelenggu perang sejak 40 tahun lepas. Daripada zaman dia kena jajah dengan Soviet 79-89. Dia dah berperang 40 tahun dah. So lepas dia berperang 79-89 dengan Soviet kalah, dihalau keluar. Mereka berperang sivil pula. Mujahidin dengan Taliban pula. Lepas tu Taliban merentah. Lepas tu kena topple. Lepas tu Amerika pula masuk jajah. Amerika masuk jajah 2001 sampailah 2021. Amerika ada kerajaan semasa kat sana, Republik Islam Afghanistan. Presiden dia first kali Hamid Karzai, kemudian Ashraf Ghani, tetapi kerajaan korup. Pada ketika itu negara Afghanistan menerima bantuan berbilion-bilion setiap tahun. Tetapi korupsi menyebabkan antara lain apa? Korupsi menyaksikan dalam 20 tahun tu juga daripada 10 orang wanita, 2 orang je boleh membaca. Itu fakta. Yang bagi tahu pada saya itu bukan saya pandai-pandai reka, tetapi wanita terpelajar di sana yang ada masters, yang saya sebut di dalam buku ni namanya Zainab Hakimi, dan ada beberapa orang yang saya temubuan. Dalam buku ni kalau tengok, mereka yang bagi tahu kat saya. Kalau saya tak ingat muka surat berapa. Itu antaranya. Lepas tu yang kedua, perang juga menyebabkan macam mana society dia, masyarakat dia. Contoh bila perang, ramai yang meninggal. Utamanya orang lelaki lah yang pergi berperang. Bila lelaki pergi berperang banyak, hilang punca ketua keluarga, maka keluarga tu akan teruk. Itu yang pertama, masalah perang tadi. Dan perang ni dia membawa kepada banyak side effect lain. Dia memang negara tak aman. 20 tahun lepas,
seorang wanita nak keluar daripada rumah, nak pergi ke pasar pun tak boleh. Takut. Kenapa? Dikatakan setiap hari ada 200, 300 insiden bom setiap hari di jalanan, menyebabkan orang tak boleh. Itu baru bercakap pasal tu tahu. Belum cakap pasal Sunni, Syiah, masjid kena bom apa semua sekali. So kat sana, kalau antara benda pertama yang saya nampak adalah bila sampai kat sana, saya tengok betapa banyaknya rumah anak yatim, betapa banyaknya anak yatim, seperti mana saya balik ke Gaza, masa masuk ke Gaza dulu. Sama. Banyak gila anak yatim sebab perang. Dan saya pernah jumpa satu budak ni nama Muhammad, saya tak tulis dalam buku ni. Dia ada dalam buku yang ketiga insya-Allah tahun depan. Nama budak ni nama Muhammad. 14 orang daripada keluarga dia tinggal yatim piatu kena bom dalam satu hari. Allahu Akbar. 14 ahli keluarga dia, pak cik, makcik, sepupu, pak cik, sepupu apa semua, tinggal dia seorang je, nama dia Muhammad. Kisah tu amat sedih gila. Tapi kisah ni saya tak cerita dalam ni. Saya nak cerita bahawasanya perang, bahana perang 40 tahun ni dan dijajah semua ni menyebabkan Afghanistan teruk. Tetapi kena ingat Afghanistan memang negara perang, bukan masa zaman moden. Zaman Iskandar Zulkarnain, zaman Genghis Khan dulu, zaman Kushite Empire, zaman Mughal, zaman Farsi, zaman dulu, bangsa Pashtun, bangsa Afghanistan ni memang selalu berperang. Okey? Tetapi dia jadi lagi teruk bila kita masuk dalam zaman moden ni. Zaman moden, satu bom dulu, zaman dulu, satu panah, satu orang mati. Okey. Zaman sekarang, satu bom, 1000 orang mati. Dan benda ni juga kita saksikan dekat, bukan di Gaza juga, di Afghanistan pun sebenarnya mengalami masalah yang sama dalam 20 tahun lepas. Pertama sekali sebab dia saya sebut tadi perang. Lepas tu yang kedua, kenapa dia jadi begitu? Sebab Afghanistan telah dinaratifkan oleh media barat bahawasanya ini adalah negara pengganas. Pak Adi, saya tanya Pak Adi, kalau saya sebut Afghanistan, apa dua perkara pertama yang teringat kat kepala Pak Adi? Sebut Afghanistan. Apa dia lagi? Taliban, itu perang. Okay. Ganah, yang tu? Perang. Okay. Taliban perang. Dalam buku Nota dari Kabul 1, saya tulis ada dua penggana perkara yang orang akan ingat. Pertama, Taliban / pengganas, negara potong kepala. Okey, nombor satu. Nombor dua, burka biru. Nombor dua, burka biru. Burka biru, nampak mata. Okey, dan dalam buku Nota dari Kabul ni, kalau sahabat-sahabat tengok, seolah-olah Afghanistan tu, kalau bercakap pasal wanita dia, maka wanita dia adalah seperti ni. Ni gambaran dia. Sedangkan bukan. Sedangkan dia tak ada mengena-mengena dengan Islam pun pasal cadar biru tu. Sebenarnya dia adalah tradisi. Dan dia sebenarnya orang yang memakai cadar biru, burka biru dipanggil cadar. Cadar tu ataupun cadar kita sebut, dia sebenarnya adalah di kalangan masyarakat perempuan Pashtun. Dan dia berkait dengan tradisi yang mana mengatasi lebih daripada agama. Dipanggil Pashtun Wali. Orang Afghanistan Pashtun ni, dia tetap Pashtun Wali ni, dia ada 3 benda. Zan, Zar, Zamin. Seorang lelaki itu kena jaga 3 benda ni. Yang paling penting nombor 1 tadi, Zan, wanita. Dan wanita ni kebanyakan boleh menyebabkan perang. Ini saya bercakap bukan zaman sekarang, zaman dulu lagi. Zaman dulu, ya. Maka ini menyebabkan kenapa perempuan Pashtun dia pakai gitu. Dia pakai benda tu lah. Tapi nak cerita soalan tadi, apa punca dia orang teruk kan? Dia orang ekonomi apa semua kan? So perang tu daripada dulu sampai sekarang dia memang itulah masalah dia sekarang. Sekarang dia baru keluar daripada belenggu perang. Sebab tu saya kata Afghanistan sebenarnya, kalau kita buanglah kepala kita yang kita dah dibasuh 20 tahun ni, yang negara tu negara pengganas, negara Taliban, negara tembok tu tak selamat, maka kalau kita pergi kat sana kita akan terkejut. Mata mungkin terkeluar. Kerana apa? Kerana itulah negara Islam yang sebenarnya ramai orang kufar ataupun barat dia tak nak kita pergi. Sebab di sana sahabat-sahabat 99.7% adalah orang Islam, 85% adalah orang Sunni. Mazhab dia Hanafi. 10 ke 15% Hazara. Hazara adalah Syiah. Walaupun dia ada pertentangan, tapi dia tidaklah seperti mana digambarkan seolah dia berperang. Macam kita duduk dengar pasal Iran dengan dunia dengan Iran. Tak. Sebenarnya Afghanistan yang sebenarnya bukan begitu. Sebab saya duduk saya pergi kat sana 6 kali, saya tengok dia orang boleh duduk sekali, kerja sekali, tetapi benar. Dia orang ada pandangan yang berbeza, pegangan yang berbeza, jalan yang berbeza. Sahabat-sahabat, kita semua ni ada banyak jalan. Arah kita sama je sebenarnya. Betul. Kalau kita sedarlah. Tapi sebab tu sebenarnya kalau kita tengok dalam ni saya ceritalah, tapi dia
kita bercerita ni mungkin lain, tapi dalam ni dalam bentuk penulisan. Tapi nak bagi tahunya bahawasanya punca sebenar dia tertinggal miskin ni pertama sekali sebab perang. Apabila perang, perang menyebabkan dia mundur. Perang menyebabkan dia mundur dan berada di bawah penjajahan 20 tahun kuasa barat, dia orang bukan bawa kemajuan. Kenapa apa hujah dalil dia? Dalil yang pertama, jalan masih banyak lagi berbatu. Selain daripada di bandar besar, kalau nak pergi jauh-jauh. Kalau dia pun nak betul-betul dia akan bina jalan dulu. Tahu tak di Afghanistan hanya 2 train line je. Railways tu ada 2 je, itu pun angkut barang, bukan angkut orang. Di sebelah utara. Sekarang ni zaman Taliban ni baru duk bina yang rentah negara antara Uzbek, Afghanistan sampai ke Pakistan. Baru nak bina satu lagi Herat ke Kandahar. Yang dulu ada dekat atas, freight, bawa barang je. Jalan-jalan banyak lagi yang di pedalaman tu, jalan pun tak ada. Yang tempat gempa bumi saya pergi minggu lepas, ada setengah kampung tu jalan pun tak ada. Dan jalan memang jalan railing bukit, Pak Di. Memang jalan kampung, Pak Di. Memang jalan gaung, Pak Di. Silap sikit masuk gaung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak ceritanya. Itu pertama. Sebab perang, dia tak maju. Okey. Dan bila Barat mari, Barat sebenarnya bukan bawa betul enrolment pelajar wanita makin banyak. Tetapi, kena ingat fakta dia, dalam 20 tahun tu, 10 orang wanita, 2 orang je boleh baca. 8 lagi butuh huruf. Kenapa? Yang ni orang tak faham. Sebab pendidikan di sana, pendidikan moden dilihat sebagai sistem barat, bukan Islam ataupun kufar. Sebab tu orang kampung, orang pedalaman ni dia tak terima. Dan memang, kat sana dia ada sentimen yang pelik sikit. Saya pun masih cuba memahami tentang Afghanistan ni. Dan di dalam buku Nota dari Kabul 2 ni disentuh sikit. Ada sikit tentang Islam Tanah Khorasan tu. Tetapi yang lebih dalam dia akan ada di dalam Pashtun Wali yang ketiga. Tahun depan lah. InsyaAllah. Sebab saya akan balik duduk sana, Pak Di. Kalau Allah bagi rezeki lah. Tapi punca dia perang, Pak Di. Perang menyebabkan kemiskinan, menyebabkan anak yatim banyak. Anak yatim ni pula akan pergi kat jalan-jalan minta sedekah. Akan pergi kat jalan-jalan jual tisu. Pergi kat jalan-jalan cuci kereta. Termasuklah Gulalai yang saya tulis tu, Pak Di. Dia tu sebenarnya adalah gelandangan, Pak Di. Lillahi ta'ala. Bila saya tengok dia, wallahi bila saya tengok dia, Pak Di, kalau Pak Di dah baca bab 6 tu, bunga yang cantik tu, sebenarnya saya memang teringat anak saya bernama Aisyah. Saya bayangkan di mana ayahmu, wahai anak. Di mana ayahmu, wahai anak. Gulalai ni adalah seorang. Betul Tuan Syed. Saya bila saya baca cerita dia, memang nak teriak. Sebab dia jadi rasa macam seorang kanak-kanak perempuan. Dan saya ada anak perempuan. Bila tengok, kata takkan anak aku nak jadi macam ni. Kita jadi risau dengan anak perempuannya duduk macam di tepi jalan. Dia menyapa Tuan Syed dekat dalam kereta waktu tu kan. Pertemuan kali kedua. Betul tak? Kata dan memang serius. Yang tu perasaan yang berat, Tuan Syed. Teruskan. Pak Di tahu tak? Pak Di, saya cerita sikit lah. Di dalam buku Nota dari Kabul 2 ni ada satu bab yang amat dekat dengan saya. Di dalam tu utamanya bab 6. Bab 6 ni tajuk dia bunga yang cantik. Sebenarnya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat boleh baca lepas ni, kalau ada ruang untuk dapatkan buku ni, dia adalah tentang seorang kanak-kanak perempuan yang pada ketika saya berjumpa dia, umur dia lebih kurang dalam 11-12 tahun. Saya berjumpa dengan dia kali pertama pada 2021. First kali saya masuk, saya duduk 23 hari di Afghanistan. Saya jumpa dia secara tak sengaja. Pada ketika tu kami 6 orang, 5 orang dah pergi ke tempat lain, saya seorang je di Kabul, maka saya ada banyak masa berjalan. So satu hari tu saya nak berjalan balik ke hotel saya, maka saya jalan seorang. Okey. Memang jadi kebiasaan kita orang lah. Kalau kita pergi kat negara bergolak macam ni, kalau ni ada ramai juga kawan-kawan yang masuk kat sini, Pak Di. Kawan-kawan sahabat-sahabat kita ada masuk ni. Terima kasih banyak yang masuk. So nak cerita pasal Gulalai. So bila saya dalam perjalanan balik ke hotel tu, maka saya jalan seorang lah. Maka tiba-tiba ada sekumpulan budak-budak kecil. Budak-budak, ramai budak. Termasuklah ada seorang budak perempuan yang saya tak kenal nama dia, yang Pak ditunjuk gambar tu lah. Okey. Pada ketika tu usia dia dalam 11-12 tahun. Saya tak tahu pun nama dia. Maka dia datang kubur. Memang dia orang minta nak makan. Dia tunjuk macam ni. Saya tulis lah buku tu lah. Dia tunjuk. Dia tunjuk macam ni, dia nak makan. Maka saya tulis lah.
saya tahu saya tak boleh bagi dia orang duit ataupun ni dia orang akan berebut ataupun bagi tak boleh. Jadi saya tengok Betul. apa ada kat kiri kanan ni, tiba-tiba ada gerai, ada atas gerobok tu yang tolak tu ada orang jual kilah. Kilah ni pisang. Kilah bahasa Pisang, dia. ya. Maka saya beli 2 ikat. Saya ingat lagi saya beli 2 ikat dalam 100 Afghani. Masa tu duit 100 Afghani ni RM4. Masa tu duit kita tinggi. Sekarang ni 100 Afghani RM2. Saya nak tunjuk 100 Afghani ni rupa dia, sahabat-sahabat. Jangan Ni 100 Afghani. Ni 100 Afghani rupa dia. Oh, okey. 100. Okey. Ni 100 Afghani. Masa ketika saya mula masuk 100 Afghani ni RM4. RM4. Sekarang RM6. So, dengan RM4 ni saya boleh banyak 2 ikat pisang saya boleh beli. Saya boleh beli 2 ikat pisang banyak. Maka saya bagilah. Saya beli, saya bayar kat pakcik tu, kat yang tukang tolak tu, saya kata bagi kat budak benda ni makan. Lepas tu saya cakap kat dia orang, makan seseluk, jangan berebut semua sekali. Dalam bahasa Melayu, bukan dia faham pun. Yalah, Tapi betul dia lah. orang makan. Tapi saya pun tahu bahawa saja. Saya pun tengok dia orang berebut, dia orang makan Dia orang makan. Lepas tu saya tengok budak perempuan seorang ni, masa saya tak kenal dia. Dia tengok dia dekat jauh, saya tengok dia makan macam kau ni tak makan ke daripada pagi? Dalam hati saya lah. Saya tengok daripada jauh, lepas tu dia tengok kat saya lah. Masa dia tengok kat saya teringat kat anak saya kat rumah nama Aisyah. Sebayang rumah dia. Saya kata mana ayah dia? Dalam hati saya kata mana ayahmu? Allah, kesian dia tengok. Makan. Lepas tu dia tengok kat saya balik. Dia tidak bercakap terima kasih. Tetapi dari pandangan dia tu saya tahu dia kata terima kasih pakcik. Saya tulis dalam buku ni lah. Terima kasih. Maka itulah pertemuan yang pertama. Maka saya balik. Saya balik. Bila saya balik, okey. Balik. Tahun tu balik. Selepas 23 hari balik. Balik. Ya. Lepas tu tahun kesudahan next year saya pergi pula. Bila saya pergi, ada satu program tu kita nak hantar ubat ke sebuah hospital Nomad dekat Butrak. Ya. Dalam sejam setengah daripada Kabul. Masa tu saya naik dengan seorang doktor daripada Aiman, Dr. Said Zadar. Dr. Said ni orang Tajik, putih kulit dia. Dia bawa kereta. Dia macam kita juga. Dia duduk bawa kereta, saya duduk kat sebelah dia. Sampai kat satu tempat nama dia Taimani. Taimani ni di tengah-tengah kota Kabul. Taiblah, jumpalah Taimani Kabul tu. Maka pada ketika tu jalan tengah jam, depan kami ada lori tepung. Lori tepung saya tulis. Lori tepung okey. tu ada lori tepung, lori besar, lori tepung. Lepas tu ada pekerja-pekerja dia lah duduk berehat dia angkat atas tepung kan. Lepas tiba-tiba lori tu berhenti. Kami pun berhenti lah kat belakang. Dr. Zaid ni muka kalut sebab dia dah lewat masa tu. Kita nak pergi majlis, nak sampai ke ubat ni, awak Malaysia nak bagi. Lepas tu kebetulan pula ada wakil Taliban dekat hospital tu dengan lagi 3 orang daripada Amal Malaysia dan saya naik kereta dengan Dr. Zadar. Maka tengah-tengah duduk berhenti ni, tiba-tiba ada 2 orang budak. Lagi jauh daripada tepi jalan. Saya kata, kenal lama ni. Lepas tu saya tengok lama-lama dekat. Macam aku kenal budak ni. Itulah gambar yang ni. Yang Pak Di tunjuk tadi. Okay. Saya ambil. Masa tu saya pakai Samsung S72. Saya terus ambil lah. Saya kata, Dr. Zadar, wait, slow. I know this girl. Saya pun turun ke tingkat. Dia kata, tanyalah dia tengok rupa semua sekali. Budak pun patut ingat saya daripada tahun lepas. Dia ingat saya daripada tahun lepas. Ni setahun kemudiannya. Dia mari, saya kata, saya kenal budak ni semua sekali. Saya pun ambil gambar, adalah benda saya buat, ada benda saya tak tulis kat dalam tu. Adalah benda, sukalah dia pun pergi dengan kawan dia semua sekali. Habis dipendekkan cerita, tahun yang sama juga, sebelum saya balik, kita pergi ke satu jalan, nama dia Chicken Street. Chicken Street ni banyak jual batu-batu, macam batu permata, macam cincin saya pakai ni lah. Cincin ni lah saya beli tu. Dalam buku tu saya kata saya beli cincin lapis lazuli kan. Cincin ni lah sahabat-sahabat. Cincin ni. Ni cincin sana ni. So saya tengah cari-cari dekat Chicken Street tu, tengah cari nak bawa balik souvenir lah. Kita pun cari nak beli-beli semua. Tiba-tiba kat luar tu ada orang kelibat budak perempuan. Saya kata siapa ni? Saya pun tengok-tengok. Ini macam budak perempuan tu yang 2-3 hari lepas tegur kat kereta tu kan. Saya kata dia punya tukang kedai tak bagi masuk lah. Semua benda yang saya cerita ni saya tulis. Tanya Pak Di, dia dah baca. Ya, betul. Tak ada salah kan, memang saya tulis. Cuma yang cerita tu lebih detail lah. So maka tukang kedai tu tak bagilah budak gelandangan mengemis masuk kan. Tapi saya kata tak apa, let her in. I know her. Then dia pun bagi sebab saya nak beli barang dengan dia, takkan dia tak bagi customer kan. So dia bagi. So saya pun masuk dalam. Lepas tu saya pun minta lah. Bila saya tengok ni, masa saya jumpa dia mari dekat kereta, dia yang tersenyum. Senyum dalam gambar tu kan. Tapi masa dia mari kat kedai tu, saya yang senyum pula. Gembira jumpa dia. Maka moga kita ingat macam anak kita, sebaya yang anak saya pun lebih kurang. Mungkin anak saya tua setahun dia. Pada ketika tu umur dia dah 12 masa tu. Okey.
Jadi masa tu saya tak tahu umur dia. Lepas tu barulah dia masuk kedai. Masa tu saya ambil Chan, saya minta kedai tu tolong translate, tanya dia. Termasuklah saya dapat tahu mak ayah dia tak tahu dia kat mana, adik-beradik memang anak gelandangan, memang kerja dia minta sedekah. Budak perempuan tak pergi sekolah. Memang tak pergi sekolah, memang kerja dia macam tu, cuma jalan. Dan yang paling penting sekali bila dia nak keluar, dia bagi tahu saya nama dia Gulalai. Gulalai ni, Gul ni adalah Gulalai. Dia nama yang common bagi orang Pashtun. Maka saya tahu dia Pashtun. Budak perempuan Pashtun. Sebenarnya tengok muka kita tahu dah dia Pashtun. Bukan Tajik, bukan Hazara, bukan Uzbek. Jadi dia pun nak habis pendekkan cerita sahabat-sahabat, dia pun keluar. Gulalai ni sebenarnya adalah sebab kenapa saya masih pergi Afghanistan. Sebab tahun selepas tu 2023, 2024 saya nak cari balik, saya nak pergi cari keluarga dia. Kalau lah boleh tolong sikit, kalau tak boleh banyak pun saya nak kenal. Kenapa budak ni tak pergi sekolah? Adakah sebab kemiskinan, adakah sebab sekolah tutup ke ataupun macam mana? Tapi kebanyakannya bukan sebab sekolah apa benda, semua sebab dia memang miskin. Sebab dia boleh pergi ke sekolah kerajaan, sekolah Darul Ulum, madrasah whatnot. Kalaupun dia dah lepas pendidikan sekolah rendah tu, dia boleh pergi sekolah menengah dia sama kat situ. Tapi selalunya mereka ni macam tu. Yang pertama sebab miskin, yang kedua sebab tradisi. Kadang-kadang orang tua kat sana yang tak terpelajar ni dianggap budak perempuan ni dianggap sebagai, saya nak kata zaman jahiliah pun ada juga tahu, dia anggap anak perempuan ni dengan anak lelaki berbeza tahu dekat sana sebab tradisi dia. Yang kedua faktor tradisi, ibu bapa sendiri yang tidak melihat betul. Tapi kena ingat di Afghanistan ada ibu bapa sanggup kayuh basikal 15-10 km untuk hantar anak sekolah. Dalam masa yang sama ada juga ibu bapa yang tak anggap benda tu penting. Jadi nak dia cerita, dipendekkan cerita, Gulalai ni saya tak tahu maksud dia. Balik ke Malaysia, saya jumpa dengan Azizul Haq, seorang kawan Afghanistan di TV Hijrah. Masa tu kami tengah buat satu discussion, perkongsian tentang Afghanistan. Dia datang. Dia daripada sebuah NGO lain, Afghan Relief Malaysia. Maka dia pun, saya tanya, dia lah nenek-nenek, saya pun tanya, Azizul Haq, what is the meaning of Gulalai? Baru masa tu dia cakap, brother, Gulalai is beautiful flower, bunga yang cantik. Bunga yang cantik, ya. Gulalai ni adalah antara sebab kenapa saya terus masih pergi dan cuba cari dia. Dan 2 minggu lepas memang tak sempat sebab tak berada di Kabul. Bulan 2, bulan 3 itu saya cuba cari dia juga tak jumpa. Sebab sekarang dia dah umur mungkin 15-16. Dia dah jadi anak dara dah. Tak tahulah kat mana. Dia dah berkahwin ke, duduk kat mana ke. Tapi saya memang selalu minta, kalau Allah pergi, kalau boleh jumpa dia, saya nak cari mak ayah dia, nak tengok macam mana dia. And mungkin cerita Gulalai itu sendirilah, kalau Allah bagi ruang untuk diceritakan pada semua, mungkin boleh mewakili semua cerita tentang anak-anak perempuan ataupun wanita yang ada kat sana, kalau Tuhan bagilah. Itulah antara inilah lebih kurang. Jawab soalan ke melencong ada soalan ni Pak Di? Dah. Saya rasa kita dah cover banyak soalan dah. Sebab kita akan masuk kepada serta-serta yang lagi menarik lagi. Saya nak baca daripada muka surat 74, tuan-tuan dan puan semua lah yang mengikuti kita pada hari ini. Muka surat 74 ni antara hakikat benda yang berlaku di Afghanistan yang dicoretkan oleh Tuan Syed dekat dalam buku ni, iaitu disebut kat sini, dia kata kanak-kanak perempuan di Afghanistan khususnya di kawasan pedalaman adalah lebih malang kerana ada keluarga dilaporkan sanggup menjual anak mereka untuk wang atau melunaskan hutang atau pertukaran untuk menjanjikan kehidupan lebih baik dengan keluarga baru. Antara pengajaran yang saya ambil daripada especially muka surat ni berkenaan dengan anak-anak perempuan dan sebagainya tu, kalau dekat negara konflik, negara bergolak yang tak ada keamanan ni, sampai ke masa depan anak perempuan kita pun kadang-kadang tu kita tak tahu akan jadi apa dekat depa. Dan saya kena jujur dengan Tuan Syed, kisah yang bab 6 ni yang paling menyentuh lah. Yang paling menyentuh dan buatkan saya rasa macam dan jujurnya saya memang tulis kat sini. Tuan Syed, saya memang tulis kat sini, saya kata favorite chapter. Saya memang tulis kat sini favorite chapter saya. Bila saya baca. Mungkin sebab saya pun ada anak perempuan. Jadi bila rasa macam Tuan Syed cerita kaitkan dengan anak perempuan Tuan Syed sendiri, dia boleh relate cerita tu dengan diri saya secara peribadi. Baik, Tuan Syed, kita sebut dah tadi berkenaan dengan propaganda barat apa semua tu. Saya just nak masuk sikit. Adakah propaganda barat berkenaan dengan Afghanistan ni terlalu kuat, yang dah dibuktikan tadi pun dalam kepala otak saya sebut Afghanistan, Taliban, pengganas. Misalnya macam tu. Cuma saya nak kaitkan juga sebab adakah kadang-kadang tu orang akan kata macam kalau macam kita terus-menerus menyalahkan propaganda media barat, adakah kita nak kata
orang tempatan di Afghanistan tu tak ada salah langsung misalnya. Sorry kalau soalan saya ni silap, tapi saya minta pandangan Tuan Syed dalam isu ni. Pertama sekali Afghanistan sendiri adalah kalau kita nak faham Afghanistan dia susah sikit. Saya kena jujur lah. Kalau walaupun saya dah 6 kali pergi Afghanistan dalam tempoh 4 tahun ni. Kumulatif kalau dicampur jumlah hari tu dah lebih 2 bulan ada kat sana. Tapi sampai sekarang ada banyak lagi benda yang saya belum faham. Pertama sekali adalah mengenai di sana, macam saya tulis tadi di dalam bab yang muka surat 76 yang dibaca tu, adalah mengenai orang-orang Afghanistan di pedalaman, yang mana 76 atau 74? 74. Memang kita tengok ada lagi kita tengok dari masa ke semasa memang nak bayar hutang keluarga tu, anak perempuan dia tukar, dia jual. Macam jual lah lebih kurang kan. Yang saya tahu ada sehingga serendah $100-200 pun ada yang sebelum ni dan dilaporkan. Tapi Barat dia mengambil benda tu sebagai nak memburukkan saja. Tapi kita kena faham, dia orang tak beritahu kenapa benda tu berlaku. Dia tak beritahu kenapa benda tu berlaku di sana. Samalah seperti baca tradisi budak-budak lelaki yang sebelum Taliban mari ni, yang budak lelaki dijadikan tempat macam-macam tu kan. So itu semua adalah tradisi yang tak ada mengena dengan Islam pun. Termasuklah juga dengan perkahwinan budak perempuan umur 15 tahun dikahwinkan dengan lelaki umur 60-70 tahun, sama ada nak bayar hutang ke, sebab keluarga ke apa benda. Umur kan tak logik kalau kita tengok dalam konteks moden kan. Tapi kena ingat dalam 2 bulan lepas, saya bukan nak membela siapa-siapa, saya nak beritahu realiti. Okey. Dalam 2 bulan lepas ada berita, saya lupa di daerah mana, seorang gadis berusia 15 ke 16 tahun, 15 tahun dikahwinkan oleh keluarganya dengan seorang lelaki yang berusia 70 tahun. Okey. Budak perempuan ni cerdik, dia tak macam budak perempuan lain. Apa dia buat tahu? Dia lari pergi ke cari komander Taliban di kawasan dia tu. Tahu apa jadi? Komander Taliban ni bawa budak perempuan ni jumpa keluarga dia, beritahu kat pengantin lelaki, beritahu pada keluarga mak ayah dia, Islam tak ajar macam ni. Dan benda ni tak keluar dekat dalam. Benda ni keluar dekat berita tempatan. Local news, Pajwa, bacalah kalau ada masa. Ada banyak local news kat sana, Arena News, Tolo, nak baca. Jangan duk baca yang menindas je. Yang Islam ni baca juga. Yang mana penjawat awam kena wajib semayang berjemaah waktu Zuhur Asar, baca. Dan benda ni tak ada kat Malaysia. Sebab apa? Barat tak bawa, kita pun duduk teranga dengar pada cerita. Jadi, kenapa saya bercerita? Sebab saya wartawan Muslim dulu. Baru benda lain. Betul. Maka saya cerita benda ni. So, benda tadi nak tunjukkan apa? Emiriah Islam Afghanistan beritahu, Islam tak ajar. Mu paksa anakmu umur 16-70 tahun kahwin dengan umur 70 untuk bayar hutangmu. Perkahwinan tu di call off dan dilaporkan di dalam berita lokal. Dekat Malaysia ada keluar berita tu. Dekat TV Malaysia, dekat mana-mana media Malaysia ada keluar berita tu. Tak ada. Saya rasa Pak Di first time dengar ni. Ataupun betul, semua yang ada kat sini. Yang mana dah ikut saya, berdengarlah saya dah cerita. Saya nak cerita itu yang berlaku. Okey, tetapi ingat dalam masa yang sama, memang ada tradisi budaya yang saya tak faham. Yang mana saya tengok, anak perempuan ni memang dijadikan begitu. Di dalam tradisi diorang. Ini bukan Islam ajar. Ini tradisi budaya dia orang yang kita tak tahu kenapa. Saya pun tak tanya, tak tahu kenapa. Tetapi kena ingat, those yang educated tidak begini. Yang berlaku ni di pengalaman. Yang mana pelik lah. Kadang-kadang hutang sampai $200, bukan $200 lah. 10,000 Afghani lebih kurang. Tak sampai $200 pun. Dalam $150 je. Duit kita dalam RM600 je. Boleh jual anak dengan harga tu. Tapi kadang-kadang tu dia bukan jual anak tahu. Anak perempuan tu dikahwinkan dengan anak orang yang lebih berada supaya kehidupan budak tu sendiri lebih baik. Ada juga macam tu. Okey. Dia berbeza dengan anak lelaki. Anak lelaki akan keluar pergi kerja daripada kecil lagi. Sebab orang di Afghanistan, lelaki adalah lelaki, wanita adalah wanita. Budak lelaki ataupun lelaki kat sana, orang Pashtun ni, kalau siapa-siapa tak tahu, orang Pashtun ni, dia ada saying dia tahu. Dia ada bidalan dia. Dia kata, lelaki di Afghanistan, lelaki Pashtun ni, dia bukan diukur dengan kekayaan yang dia ada. Harta yang dia ada. Tetapi dia ukur dengan 3 perkara. Pertama, bagaimana dia memegang pada kata-kata dia. Maksud dia tak berbohong, berjanji dia tunai. Bukan ciri-ciri orang munafik lah. Orang Pashtun ni,
dia memegang pada kata-kata dan janji dia, kata-kata dia. Dan yang kedua, macam mana they guards their own words, how they guards their own wealth. Yang kedua, macam mana dia melindungi harta dia. Harta dia termasuk anak bini dia. Sebab tu kat Afghanistan, perkara pertama yang menjadi pantang larang, kalau first time sampai Afghanistan, jangan ambil gambar perempuan ikut dan tau. Tengah-tengah jalan. Jangan ambil gambar gambar anak orang. Hampa boleh kena lah. Sebab tu, itu pantang larang pertama. Orang tanya kat saya, apa pantang larang pertama? Saya kata boleh pergi melancong apa semua. Nak ambil gambar makanan, gambar gunung, gambar apa, gambar selfie, gambar apa, video apa benda, ambil lah. Tapi jangan ambil gambar perempuan dia, terutamanya yang berhijab, bernikah. Jangan. Sebab Zan saya cakap tadi kan, dalam Pak Situ Ali, dia memang sensitif benda batu. In fact, kalau kita ambil, dia boleh tepuk. Dia kata, jangan ambil. Dia akan cakap macam tu. Dia akan cakap kita depan-depan. Sebab tu kita tengok orang putih duk mari, YouTuber mari nak ambil, kan dia kena tegur. Kan kita tengok 2-3 video tu kan. Jangan. Itu pantang larang yang pertama. Dan dia ada beberapa pantang larang. Saya akan tulis dalam buku yang ketiga. Saya share nombor 1-2 dulu kat sini. So dak cerita je bahawa saja. Tapi kena ingat dalam masa yang sama memang yang ada di pengalaman tradisi yang saya tak faham, dia memang tukar. Kadang-kadang nak bayar hutang, kadang-kadang kehidupan lebih baik untuk tu. Tetapi anak perempuan jadi macam tu. Yang tu yang kepelikan yang kita tak boleh terima lah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut lain, memang dia protect orang perempuan ni. Sebab itulah. Tetapi kalau nak mengatakan perempuan tak ada di jalanan, itu mitos, fitnah semata-mata. Kita tebak lain lah. Ya betul. Baik. Alright, nak ucap terima kasih banyak kepada Tuan Syed atas pencerahan tu, sebab saya kata kalau macam contohnya kita terus menerus duk kata ni propaganda dan sebagainya, mungkin akan ada orang sebut kata yang ni macam victim mentality, macam asyik-asyik salah propaganda. Tapi nak kena tahu juga propaganda tu kuat, memang kuat betul, memang kuat betul daripada segi media. Tapi pada masa yang sama ada juga masalah adat ataupun tradisi yang yalah, yang tu bukan masalah agama, tu masalah adat yang perlu dikeluarkan daripada agama. Contohnya lah yang pakai tudung tu kan, yang kita pakai cadar tu, dia tak ada mengenai Islam. Sebab Islam kata aurat bagi wanita, wajah dia dengan tapak tangan je. Ya betul. Ya. Islam kan. Tak ada kena mengena dengan agama. Okey faham. Dia tak ada mengena dengan agama. Itu sebenarnya Pashto wali, itu tradisi dia. Dan kalau kita tengok, sebab tu kena faham Afghanistan ni, kalau kita nak cakap bahasa buku dia non-homogeneous. Negara yang banyak etnik. Dia ada 42 juta penduduk. Daripada 42 juta penduduk tu, 99 memang boleh kata hampir 1% lah Islam. Okey? Sunni 15%. Tu yang tu. So, yang pakai ni adalah perempuan Pashtun. Dia panggil cadar. Kalau pergi tengok orang Hazara, Tajik, dia tak pakai macam tu. Bukti dia, saya buktikan dengan sekeping gambar saja, yang menunjukkan bahawasanya nak pakai tudung apa benda, dia ada pilihan ni. Nampak tak? Ya. Betul. Orang muda selalunya dia tak pakai niqab dengan tu. Dia orang yang alim baru pakai niqab semua. Bila dan kita ada tengok juga, sekali, itulah ada juga gambar-gambar perempuan yang lain yang macam cara pakaian macam ni bukanlah semua nak kena tutup yang pakai cadar tu. Bukan, yang tu Pashtun, lepas tu seorang tu Tajik. Dia dua bangsa berbeza tu. Okey. Oh, faham. So kalau nak cakap pasal Nota dari Kabul 2 buku ni, memang kalau orang selalu tanya Nota dari Kabul 2 ni apa benda? Okey, Nota dari Kabul 2 ni sahabat-sahabat adalah sebenarnya catatan pengalaman dan pemerhatian saya sebagai seorang wartawan bebas. Sekarang wartawan bebas lah, dulu wartawan semasa. Wartawan penulis bebas dan juga aktivis kemanusiaan dalam 4 kali lawatan ke sana. Tapi saya dah pergi 6 kali. Dan saya menulis tentang antara apa itu mitos dan realiti kat sana. Macam mana Islam kat sana. Macam mana sebenarnya Taliban tu sendiri. Dan juga kisah-kisah macam mana sebenarnya apa yang berlaku di jalanan. Sebagai contoh kononnya ada dekri bulan 8 tahun lepas, perempuan tidak lagi dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan bercakap. Tahu dia bercakap. Yang best dia tahu apa yang best. Bulan 10 BBC pergi buat report. Dia pergi buat reporting dekat celah-celah mana tahu, dekat island mana dia ambil, dia berbisik-bisik. Dia yang berbisik, perempuan yang reporter tu. Tapi kalau pergi kat sana, lepas tu saya pergi 2 kali saya pergi. Ya Allah, pergi dekat Pasar Mandewi,
pergi dekat pasar Mandiri, pergi dekat pasar Lesen Mariam, berterambur perempuan duduk membeli, tak adanya bisik-bisik. Dia orang duduk beli macam biasa, macam kita juga. Tengok ni gambar di pasar. Kata perempuan tak boleh keluar kat jalanan sudah sekali. Ini semua adalah realiti yang sebenar. So, sebab tu tajuk dia mitos dan realiti negara perang Afghanistan. Maka yang nak cakap perempuan bisu dekat sana tu, itu adalah sebenar-benarnya adalah mitos, dan saya kata dia akhirnya memang betul-betul nak menunjukkan bahawa memang tak ada orang yang memang yang against kepada Islam dan negara Islam yang mana diperintahkan oleh Emiriah Islam Afghanistan. Tetapi kena ingat dalam masa yang sama ada perkara juga yang saya mungkin tidak bersetuju dengan pemerintah semasa. Contohnya daripada sudut pendidikan yang mungkin kita bincang lepas ni. Tapi daripada sudut lain itulah Islam suruh. Sebab tu saya kata di sana wanita dijaga dan terjaga. Itu yang digambarkan dalam Nota dari Kabul. So, Nota dari Kabul sebenarnya Pak Di bukan 2021. Dia punya naratif latar cerita ni adalah 3 tahun selepas Afghanistan diperintah oleh Emiriah Islam Afghanistan ataupun Taliban. Okey. Yang latar 2021 yang ni. Mungkin Pak Di merujuk pada 2 cerita yang saya masuk ke dalam ni. Ada daripada bab 1 iaitu kacang yang prominent dengan Taliban terakhir. 2 bab saya masuk dalam ni. Yang tu 2021. Sebab 2 bab tu menerima review yang baik pembaca yang dulu saya masukkan. Tapi selebihnya adalah 3 tahun selepas ni. Sebab tu dia ada yang tentang hukum hudud, kisah, semua benda tu yang terkini kan. Dan juga perjalanan-perjalanan dan sedikit pengalaman saya lah. Ada sikit dalam 2 bab je yang dia tertumpu kepada pengalaman saya secara peribadi lah. So itu sebab buku ni ditulis lah. Tapi buku ni ditulis bukan untuk dijual sahabat-sahabat. Buku ni ditulis adalah kesedaran saya, perkara yang saya boleh buat sikit lah selain daripada kerja saya sebagai media ni, untuk sekurang-kurangnya kalau ada orang yang nak membaca atau suka membaca atau nak membaca ataupun nak tahu pasal Afghanistan, mungkin untuk tahu sedikit 10% tentang Afghanistan ada dalam buku ni. Dia macam tu. Lebih kurang. Banyak soalan kat bawah ni tapi kita tak boleh nak jawab. Ya, itulah betul. Saya kita akan cuba pilih-pilih insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, saya dah letak dekat beg kuning dah buku ni. Kalau tuan-tuan dan puan berhasrat untuk dapatkan buku ni, saya dah letak dekat beg kuning, saya dah pin dah. Tuan-tuan boleh dapatkan sekarang dengan harga RM39.9 insya-Allah tuan-tuan dan puan. Bukan buku ni dia tak berat. Kalau kita baca tu dia penceritaan dan cerita-cerita yang bagi saya sangat-sangat boleh relate dengan diri saya secara peribadi. Sekali kita akan masuk kisah yang lain pula berkenaan dengan seorang yang mengangkat tepung dekat belakang dia 50 kilo tepung gandum dekat belakang dia, dan dia dapat duit 2 kupang tuan-tuan. Kira upah dia lebih kurang dekat dalam duit kita 2 kupang. Yang tu pun satu lagi kisah yang bagi saya rasa boleh teriak Tuan Syed, sebab macam mana seorang bapa kepada 6 orang anak, dia buat kerja-kerja berat tu, menanggung benda-benda berat dan sebagainya, dia dapat dalam duit kita 2 kupang tuan-tuan. Dan semalam waktu saya bedah buku ni semalam, saya cerita benda tu, banyak audiens yang kata, "Wih, 2 kupang boleh beli apa ni?" Dan kisah tu diceritakan dekat dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan, dan bagi saya sangat-sangatlah penting untuk kita baca. Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak dapatkan buku ni, dapatkan dekat beg kuning. Jadi Tuan Syed, soalan saya yang seterusnya adalah berkenaan dengan brother tu lah. Brother yang mana dia? Muka soal saya tengah cari. Nama dia kan? Ya, bab 8 lah tuan-tuan. Okay. Boleh. So soalan dia berkenaan dengan brother tu. Saya akan tunjuk dulu dekat gambar brother ni. Seorang bapa kepada 6 Sabar, bandingkan Kandaga dengan saya. Tunjuk gambar Pak Di, tunjuk gambar. Ya. Kandaga ni sama usia dengan saya. Sama usia, 45. Okey, Allah Rabbi. Tengok beza muka. 45, Kandaga 45. Saya 45, dia 45. Allah Akbar. Kenapa dia macam tu? Ginilah, sebelum kita bercakap pasal Kandaga, kita bercakap pasal kita seorang lelaki yang juga ayah. Ya. Adalah menjadi kegagalan terbesar. Adalah, saya rasa semua akan setuju kalau saya kata, kalau kat sini mungkin ada lelaki ramai lah kan. Adalah menjadi benda yang amat gagal dalam hidup kita bagi seorang lelaki kalau kita tidak mampu bawa balik makanan untuk diletakkan atas meja. Kalian tahu tak, di sana 75% rakyat Afghanistan gaji dia hanyalah RM300, kurang RM300 sebulan. Bersamaan dengan 200 keping, 2 keping ni je.
2 keping ni je sehari. Allahu Akbar. Kan dagang salah seorang. Lebih kurang dalam RM8, RM9. Kenapa saya tulis cerita Kang Naga? Sebab masa saya tulis itu, saya juga mengalirkan air mata masa saya tulis. Dalam buku, sebenarnya buku yang betul-betul mengalirkan mata adalah buku yang ni. Tetapi saya dah tak sanggup nak cetak untuk orang baca. Sebab di dalam buku ni saya cerita betul-betul yang mula-mula saya rasa. Tetapi buku ni ada banyak typo, 17. Lepas tu dia buku pertama saya tulis sebagai sebuah buku daripada seorang wartawan tulis artikel jadi buku. Maka saya menerima review, antara review yang saya terima adalah dalam nota dari Kabu pertama ni, beberapa review. Antaranya adalah seorang wartawan juga, perempuan, dia baca buku ni, buku falsafah ke buku apa? Dia kata kat saya. Lepas tu dia kata, buku kau ni nak kata travelog, bukan travelog. Buku tu saya, dia punya review dia saya letak dekat IG saya. Tapi saya tak aktif kat IG dah. Dekat IG ada. Tapi saya tak letak dekat TT. Sebab saya takut satu benda. Sebab buku tu terlalu personal dan saya takut kalau saya angkat diri sendiri. Maka saya tidak cetak lagi buku ni. Saya tak sanggup untuk cetak lagi. Sebab di dalam ni masa saya tulis bab pertama, saya boleh baca kalau nak baca. Saya baca sikit kan. Saya baca boleh? Boleh. Saya baca bab pertama je. Saya baca pertama. Saya turunkan dulu beg kuning. Saya akan turunkan dulu sekejap lagi kita teruskan. Teruskan. Naikkan je. Sebab dia ada kaitan. Alright. Sebab dia akan relate dia dalam tu. Dia masuk dalam tu. Di dalam buku nota dari kapal pertama ni, saya baca bab pertama. Tajuk dia kenapa ke Afghanistan. Kebaikan adalah benih. Ia perlu ditanam, disemai, dibaja, disiram dan dijaga. Diulang balik, disiram dan dijaga. Tanpa jemu dan lelah sebelum tumbuhnya manfaat. Sebab tu aku masih kecil dan tidak memahami dunia. Kebaikan itu disemai seorang lelaki yang dibesarkan sebagai yatim piatu. Lelaki ini hidup dalam buangan bersama kakak tunggalnya. Dihalau dari rumah yang asal milik ayahanda dan bondanya. Dipaksa hidup dalam kesusahan di tepi jalan, kemiskinan dan ketidakadilan. Takdir lelaki ini telah menjadikannya seorang yang amat kuat dan berani. Seolah-olah urat di tubuhnya adalah raksa dan kulitnya adalah besi. Tiada manusia yang pernah menjadi tuannya. Takdir juga menjadikannya seorang yang perongoh, terutama kepada perbuatan ketidakadilan. Takdir aku terkait dengan takdir Tuhan kepada lelaki ini. Takdir aku ke Afghanistan juga tertulis bersama ketentuan hidup lelaki dari tanah Serambi Mekah ini. Jujurnya, aku pergi ke Afghanistan dengan hati berbolak-balik dan tidak seperti kebiasaan. Tugasan liputan atau misi kemanusiaan ke negara bergerak lain, terutama di bumi Palestin yang amat aku rindui. Hati aku berbelah bagi bukan kerana takut ke Afghanistan, kerana ia sebuah negara perang atau bergolak. Aku sudah biasa ke medan krisis dan bencana. Malah pernah terperangkap di dalam tembakan crossfire, ditahan, disiasat, dipijak pihak berkuasa di luar negara dan terperangkap di dalam situasi hidup mati. Jadi kenapa lagi aku perlu ke sana? Kenapa aku perlu ke Afghanistan? Afghanistan bukannya negara dalam senarai bucket list aku. Terus terang di sini aku tidak mahu pergi ke Afghanistan semata-mata untuk menunjukkan kepada dunia yang ia negara ke-35 yang aku jejaki. Aku tidak perlukan itu semua. Kerana hakikatnya kita ini asal debu. Pasti pulang ke debu. Benar. Ketika aku masih muda, wartawan muda, memang aku mahu buktikan kepada dunia untuk menjadi wartawan yang hebat, yang paling terbaik dan terhebat. Dan tentunya mahu menjadi yang pertama di lokasi konflik dan bencana. Aku juga mahu mendapatkan bahan berita yang baik dan tentunya dari liputan di zon krisis dan bencana. Boleh menang award lagi dan diiktiraf. Tapi itu dulu. Aku tidak perlukan itu semua lagi. Aku dah buktikan semua ni. Aku dah menang 2 kali anugerah kewartawanan antarabangsa yang paling tinggi di Malaysia. Anugerah kewartawanan hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas. Pengiktirafan tertinggi dalam kategori kewartawanan antarabangsa di negara ini pada 2013 dan 2015. Masing-masing bagi liputan isu pelarian Myanmar Syria, isu pelarian Rohingya di Myanmar dan krisis perang saudara Syria. Aku dah bawa pulang trofi dan aku dah bawa pulang 25,000 daripada 2 pengiktirafan yang amat bermakna dalam hidup aku ini. Jadi apa lagi yang aku kejar? Apa lagi yang aku nak perlu buktikan untuk pergi ke Afghanistan ini? Kenapa aku pergi juga dengan berbelah bagi ke wilayah itu? Jujurnya, Afghanistan adalah perjalanan akhir bagi aku. Misi yang terakhir. Malah pada satu ketika, aku benar-benar merasakan ia adalah perjalanan sahala dan aku mungkin tidak pulang dari misi ini. Perasaan ini aku sembunyikan dari isteriku, Umi dan keluarga kecuali seorang sahabat rapat. Tetapi kenapa aku pergi? Apa yang terkaitnya takdir aku dengan takdir lelaki yatim yang aku ceritakan tadi? Kenapa aku sanggup meninggalkan keluarga ketika ini? Mungkin perjalanan terakhir bagiku.
Tak payah dia banyak peribadi. Ya, Nak ceritanya, faham. berkait dengan ni, saya ada beritahu. Saya beritahu di dalam ni. Saya beritahu di dalam nota dari Kabul 2 ni bahawasanya Afghanistan ni sahabat-sahabat, dia bukan negara yang dilupakan. Tidak. Dia sebenarnya negara yang telah dipinggirkan. Siapa yang meminggirkan? Semua orang. Bukan Barat yang meminggirkan. Kita juga yang tidak cana dan tidak mahu ambil tahu langsung, malah lebih teruk. Kita duduk dengar apa yang kita tengok dekat filem, kita duduk baca dan kita dengar apa yang diberitakan tu dan kita percaya tanpa letakkan langsung kita cari kebenaran yang sebenar. Maka itulah yang ni lah. Kita cerita pasal baca tu turun daripada 100 tinggal 49 orang ni. Tak apalah. Gitulah lebih kurang. Apa soalan Pak Adi tadi? Soalan saya dan saya rasa naik balik kita dah 144 dah. Tersilap tengok ke apa? Kita dah ramai juga ni. Alhamdulillah Tuan Syed. Mungkin banyak lah kot yang kita boleh selit-selit kat sini berkenaan dengan Afghanistan. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan yang nak dapatkan buku boleh dapatkan buku sekarang. Saya nak sambung tanya soalan tadi Tuan Syed berkenaan dengan Kandagar tadi yang berada kita tadi. Yang berada Kandagar tadi tu. Dan macam mana Tuan Syed dia struggle ekonomi yang sangat-sangat mendesak lah dekat Afghanistan tu, yang sampai tahap orang tu dia tanggung tepung 50 kilo, upah dia 20 sen, dan ini kisah seorang bapa kepada 6 orang anak di Afghanistan. Yang tu keadaan yang paling teruk ke Tuan Syed, ke ada keadaan yang lagi teruk lagi daripada Kandagar? Dia kalau tanya, dia adalah salah satu daripada kisah untuk mewakilkan kemiskinan dan kepayahan macam mana seorang lelaki nak mencari rezeki untuk anak-anak. Kita belum cakap pasal perempuan lagi. Kita belum cakap pasal ibu tunggal lagi. Kita baru bercakap tentang seorang lelaki yang nak meletakkan makanan di atas meja. Kandagar ni, saya masa mula-mula dia begini. Kandagar ni adalah salah satu daripada program yang saya jumpa di satu program, antara program yang awal. Apabila mula-mula sampai di Afghanistan pada 24 bulan 9 2021. Itu kali pertama saya sampai. Kita tengok muka surat belakang sekali ada tarikh dia 23 hari tu kan. Tapi tu buku nota dari Kabul 1 lah. Tapi dalam buku ni saya masukkan cerita dia. Sebab kenapa? Sebab Kandagar ni antara 1000 pembaca yang pertama nota dari Kabul 1. Dia kata buku ni kalau nak kena adakan, maka saya masukkan balik untuk representasi bahawasanya kesusahan yang ada kat sana. Siapa Kandagar ni? Kandagar ni adalah seorang buruh kasar. Okey. Dia ni saya jumpa ketika satu program kita nak bagi makanan di Lagman, bukan di Kabul, dia tidak jauh lepas situ. So Esas ni yang bekerjasama dengan MVM GPM pada ketika tu, dia nak loading barang daripada gudang. Okey. Kandagar ni antara yang tukar angkat tu. Dan masa tu saya tak tahu upah dia berapa, saya tak tahu. Okey. Antara benda yang diangkat adalah 50 kilo tepung. Okey. Ada minyak, ada kacang, ada teh, ada semua. Okey, benda yang saya sebut tadi adalah benda yang wajib ada dalam setiap bantuan kepada orang Afghanistan. Setiap kali NGO Malaysia, NGO luar buat bantuan. Okey. Kandagar ni mula-mula saya tak perasan. Tapi saya lama-lama saya tengok, mula-mula saya ingat dia macam orang lain lah. Ada dalam 2-3 orang lagi lah. Tapi saya tengok Kandagar lama-lama ni dia ambil barang tu, tempat store dia di bawah. Turun ke bawah, lepas tu ada kipas sikit je. Panas tempat tu sebenarnya. Mula-mula saya minta dengan Rahim yang tu kita punya interpreter tu, saya kata saya nak interview dia lah. Sebab saya tengok nampak dia ni kan semua sekali. Mula-mula dia tak nak dia interview. Dia tak nak semua sekali lah. Lepas tu pada ketika tu dia pun marah juga sikit kepada kerajaan semasa Taliban pada ketika tu lah. Sebab ekonomi merudum. Sebab masa ketika tukar je kerajaan, duit Afghanistan jatuh teruk gila. Bayangkan pada ketika tu 100 Afghani ni, 100 rupi ni bersamaan dengan RM4 je duit kita. Okey? Nak ceritanya bahawa kalau 10 Afghani 40 sen. Okey? Nak ceritanya. Sekarang dah naik sikit duit dia. Lepas 4 tahun dia perintah, sekarang 100 Afghani ni RM6. Dulu RM4. Okey, pada ketika tu saya ingat lagi $100 $9,000 Afghani. Sekarang $100 $6,800 Afghani. Kalau kita bondar kat macam saya cakap tadi lah. Okey. Pada ketika tu saya tak tahu berapa upah dia semua sekali. Okey, maka saya pun tanya dia lah. Dia pun beritahu lah cerita dia. Mula dia tak nak interview tau. Dia tak nak, dia nak kerja je.
Dia nak cari makannya. Okey. Lepas pada tu, dan saya pun tengok dia lah. Saya terkejut masa mula saya tanya brother saya, pada ketika tu umur dia bukan 45 lah. Sekarang umur dia 45, pada ketika tu umur dia 41. Okey. Pada ketika tu saya tanya umur dia. Dia pun cakap umur dia. Saya terkejut. Brother kita beritahu umur dia 41. Kau dengan aku sebaya lah. Tengok muka aku dengan kau. Sebab ceritanya umur sebaya. Tengok muka dia kan. Muka saya. Dengar janggut putih apa semua. Masa tu saya tengok. Kesian lah dia duduk tanggung. Waktu semua sekali kan. Lepas tu dia pun cerita lah. Dia ada cerita. Ada yang saya tak tulis dalam ni. Tapi nak ceritanya. Cerita tu kalau dibaca memang saya tulis ni pun memang agak sedih lah. Kalau nak baca pun boleh sebenarnya. Kalau nak baca sikit kat sini untuk dia orang semua sekali. Tapi nak ceritanya. Dia ada orang anak. Lepas tu saya tengok lah dengan dia duduk ni angkat dengan tepung putih apa semua dengan baju. Dia pakai baju jaket kat luar tau, warna hitam sebenarnya. Kemudian tengah-tengah tu semua sekali ada 2 orang pengangkut barang lepas tu baru saya tahu barang-barang yang diangkat ketika tu adalah 50 tepung 50 kilo, beras 25 kilo, minyak masak 5 liter, kacang 2 kilo, gula 3 kilo, ni semua sekali dalam $100 ni katnya. Tapi yang sedap yang ni je. Okey, pertama saya tahu umur dia sama dengan saya. Saya terkejut lah, nampak tua gila dia. Dan dia ada 6 anak. Lepas tu baru saya tanya, berapa banyak sebenarnya dia kena upah? Rahim bagi tahu kat saya, brother Syed, for every 50 kg of flour, 50 kilo tepung ganu yang berat yang dia pikul tu, dia dibayar 20 sen je. Pada nilai kita pada ketika tu. 20 sen je. Yang paling sedih sekali bukan tu sebenarnya. Sahabat-sahabat yang amat menyedihkan saya bukan tu. Saya ingat pada ketika saya ingat ada pun dalam 100, 200 dia 100 ada kot dia pikul 100. Nak bagi kat 100 orang 100 guni lah maknanya. Bagi 2 orang bekerja maknanya 50 guni seorang. 50 darat 20 sen, 5 darat dia dapat RM10 pak. RM10 hari tu. RM10 lebih kurang. RM10. Tapi teruk gila dengan berpeluh semua. Tapi yang paling sedih bukan tu. Yang paling sedihnya tahu apa Pak Di? Pak Di. Lepas dia habis dia cerita interview semua tu, dia pun minta dengan saya Pak Di. Pak Di tahu dia minta apa? Minta kacang. Dia minta kacang. Dia minta kacang untuk bawa balik ke anak dia. Bawa balik ke family dia. Dia minta kacang je. Minta kacang je bawa balik. Saya kawan saya beritahu memang tak ada. Itu je untuk ni kan. Yang ni untuk nak bagi kat orang nak tolong kat tempat lain. Saya kata dalam hati saya kata ni orang susah ni. Lepas tu saya kata tak apalah bagi je. Aku bayar. Saya bagi lah. Boleh dalam buku tu. Saya beli kat dia, saya bagi. Saya rasa saya tak jumpa dia. Memang betul, saya tak jumpa dia lepas tu. Dan Kandaga ni salah satu daripada banyak cerita yang berlaku di Afghanistan. Dekat sana juga kalau sahabat baca dalam nota dari Kabul 1, ada cerita mengenai macam mana ibu tunggal bawa anak dia pergi kutip bantuan. Suami dia tak boleh bekerja, ada uzur sikit sakit apa benda dengan hilang kerja. Isteri terpaksa bawa anak yang kecil pergi. Yang paling saya sedih sekali, saya dengan NGO sana naik 4-wheel, pick up. Di belakang tu pick up kan ada kosong. Okay? So kami duduk kat depan. Dia suruh perempuan-perempuan yang lain ni duduk kat belakang yang tumpang ni. Saya berontak. Saya kata biarlah perempuan duduk dalam, kita yang duduk kat luar lelaki. Dia kata tak boleh. Sebab budaya dia macam tu. Budaya kat Malaysia perempuan duduk kat belakang. Saya kata dalam hati, kalau kau kat Malaysia ni, dah lah kau muda pada aku. Memang dah lama kena ni. Dah perempuan tu tunggu daripada pukul lepas asar pukul 3 lebih sampai pukul 5 lebih. Sampai maghrib. Dan masa tu Covid. Saya pakai topeng, dia orang semua tak pakai topeng. Saya turunkan topeng bukan sebab corona ke apa. Buka tingkap sebab marah. Sebab perempuan tu kena ni. Dan perempuan dengan anak dia terpaksa ambil bawa makanan. And sampai bawa makanan, kita bawa turunkan dia pun dia kena angkat sendiri. Dia kata tak apa. Kalau kat Malaysia tak berlaku benda macam ni. Kau dah kena ni kalau kat Malaysia. Tapi itu budaya kat sana. Waalaikumsalam Fly. Begitulah antara benda. Kalau nak cerita, kalau Pak Di kata, adakah ni paling teruk? Pak Di, banyak lagi yang lagi teruk. Yang ni yang saya jumpa saja. Pak Di, saya banyak pergi negara-negara Islam. Yaman apa semua benda kan. Tapi Afghanistan antara negara yang saya nampak, orang lelaki mana yang sanggup minta sedekah bawa anak? Betul. Kegagalan apa yang paling besar dalam hidup lelaki kalau tidak lain daripada beri makanan, tak boleh bawa makanan atas meja untuk anak dia? Betul.
Sebab Betul. tu apabila kan ada beberapa NGO pergi kat sana, 2-3 orang perempuan yang pergi kat sana, ada yang muda yang tua yang buat bagi makanan. Saya cukup tak suka kalau lempar-lempar makanan dan orang berebut-rebut. Sebab walaupun dia orang itu memang tak cukup, tapi kita kena jaga maruah dia sebagai orang yang menerima. Ya. Dan saya pernah tengok benda yang sama juga berlaku kat Syria, yang NGO, adalah NGO mana, saya tak nak sebut NGO mana lah. Bagi duit macam tu, ya macam ni, tak menjaga maruah orang yang menerima. Walaupun duit tu kita yang bagi, tapi tidak mulianya tangan orang yang bagi ni daripada orang yang menerima tu. Betul. Ya. Silap-silap. Kalau kita silap bagi dengan niat yang salah, inilah asbab masuk kaki kiri. Betul lah. Tapi itulah yang berlaku lah. Terima kasih ada 151 orang kita hari ni. Kalau ada seorang dua yang ambil buku ni pun Alhamdulillah lah. Tapi ingat kami tak pernah jual buku. Tapi kalau siapa yang berminat untuk nak baca, nak ambil, boleh. Pak Di dia pengulas apa ni, saya tukang jawab je lah. Setakat mana boleh jawab. Itulah antara Dan cerita-ceritanya Pak Di. Sebenarnya kami sangat-sangat hargai cerita-cerita yang Tuan Syed share dengan kami, dan Alhamdulillah tadi dah ada seorang beli. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak dapatkan buku Nota dari Kabul 2 ni, tuan-tuan boleh dapatkan dekat Beg Kuning sekarang, insya-Allah. Dan sebagai tanda kita concern dengan Afghanistan sebenarnya. Tuan-tuan, saya kata saya kena berlaku jujur, bila saya baca buku ni saya baru tahu kata Afghanistan tu dia bergolak dan seteruk itu, dan daripada cerita-cerita berkenaan dengan orang perempuannya dekat sana, macam mana kanak-kanak lah minta sedekah dan sebagainya tu, ya, dia sangat-sangat menyentuh, termasuklah berkenaan dengan Brother Kandaga ni tadi, yang kita sama-sama doakanlah mudah-mudahan brother yang bernama Kandaga ni dimudahkan urusan dia untuk cari nafkah untuk family dia. Betul Tuan Syed, bila kita baca daripada sebagai seorang bapa, lepas tu kita tengok dia struggle nak cari duit untuk family dia. Kita kata ya Allah, nak cari nafkah untuk family sangat-sangat susah. Tapi dia still buat. Yang tu yang saya kata respect sangat-sangat. Dia still buat benda tu, dia still cari, dan sangat inspiring lah. Pak Di. Ya. Pak Di. Ni nak tunjuk sikit. Macam mana dia orang terima bantuan Macam mana seorang Afghanistan, muka surat 94 Pak Di. Okey. Muka surat 94. Macam mana keluarga Afghanistan nak dapatkan bantuan. Tunjuk dekat sikit. Yang kat depan tu Taliban jaga dengan senjata. Dia kena jaga begitu. Ini contoh macam mana dia orang terpaksa pergi kat tempat pengagihan bantuan yang dijaga dan dikawal. Dia jaga dikawal ni bukan sebab perang, tidak. Sebab tak nak orang berebut. Sebab dia orang ni bangsa perang. Jadi ini adalah perhatian yang saya tengok sendiri. Ini gambar 2021. Masa ni kalut. Dan gambar ni dia ambil di Logar. Logar ni sebuah kota, sebuah wilayah ataupun negeri di sebelah barat pada kota Kabul. Sebelah dia. Nama ibu kota dia Puli Alam. Di Logar ni saya itu kali pertama, itu antara program yang awal kita agihkan bantuan. Kalau kita tengok kan, dia ada tentera yang jaga. Okey. Ingat bila sampai ke media barat, dia kata apa? Dia kata Taliban. Dia kata Taliban yang nak ambil bantuan semua. Tak. Dia jaga saja keselamatan kita dan supaya orang tidak berebut. Pada ketika tu memang chaos. Sebab orang semua tak ada makanan, bawa keluar perang. Ada yang sampai nak panjat kapal terbang apa semua. Semua tu ada. Sebab di dalam buku ni 30% dia adalah latar dia 2021. Tapi 70% adalah 3 tahun selepas ditukar kerajaan. Maknanya 3 tahun di bawah Taliban. Sebab kalau nak tahu tentang Islam di tanah Khurasan, hudud, kisah, ada disentuh dalam ni, ada dicerita. Sebagai contoh lah, saya nak tambah sikit kan. Kalau hudud ni Pak Di, sehingga Disember 2024 dah ada 6 kes. Yang mana hukum hudud disabitkan selepas melalui perbicaraan di Mahkamah Agung Afghanistan. Ada 6 kes yang dah disabitkan. Antara yang saya ingat adalah kes pertama pada hujung tahun 2022. Seorang lelaki tua, anak dia dibunuh. Okey? Dan pembunuh tu mengaku yang dia bunuh. Dan ayah bangsa ni, dia tidak mahu memberi diat, dia tak mahu ambil denda, dibayar. Dia nak kisah balik. Maka pihak Mahkamah Agung Afghanistan, Emirat Islam Afghanistan, Tok Talib ni dia membenarkan kisah. Kes pertama dia ditembak balik oleh ditembak balik. Mati ya. So sahabat-sahabat, kisah hanya ada di Afghanistan. Tempat lain tak ada. Dekat atas muka bumi ni tak ada. Jadi dia tak betul, kita betul.
Ataupun dia betul, kita tak betul. Wallahu a'lam. Betul dia. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Syekh. Ada tu yang betul. beli tu buku tu Pak Di. Alhamdulillah. Setakat sekarang ada 3 orang beli. Ada 3 orang tuan-tuan dan puan yang terus nak support Book Surgeon dan juga support Tuan Syed, insya-Allah. Saya rasa kita dah live ni 1 jam lebih ni, 1 jam 30 minit dah. Dan saya rasa kita main ke soalan yang terakhir, dan mungkinlah soalan untuk orang awam. Saya nak minta tolong Tuan Syed bagi tahu dekat kami orang awam ni. Ada tanya tadi Pak Di. Ya. Apa dia? Soalan banyak ni. Sana. Banyak soalan dekat ni, sini. Tadi ada sahabat kita yang tanya. Ya. Ada sahabat kita dia tanya, dia kata nota dari kabur 1. Dia kata nota dari kabur 1 ada dijual ke tak? Saya nak declare kat sini lah. Ada 2 perkara yang saya nak declare. Pertama sekali, buku saya nota dari Kabul untuk platform beg kuning ataupun TikTok hanya dijual di Book Surgeon sahaja. Kalau sahabat kalian semua bertanya kenapa hanya di Book Surgeon, okey, saya beritahulah. Bulan 3 ketika dia lancarkan, dia dijual di ZI Stream 300 yang pertama sudah habis. Okey. Sekarang saya ada lebih kurang 300 yang kedua, di Book Surgeon ada 90 saja. Dengan saya ada 90 lagi ada di Koperasi Amal Kedah. Jadi untuk platform TikTok hanya ada di Book Surgeon. Hanya ada di Book Surgeon lah. Ini kali pertama kami bersiaran cross ni. Okey. Dan buku ni memang kalau mungkin ada yang bertanya kenapa mahal sikit Saya beritahu tu terang. Buku ni dia 150 muka surat. 150 muka surat dia full color. Dan kertas dia adalah bulky. Dia kalau dia boleh tahan jugalah kalau print sikit. Pak Di tahulah dia jual buku. Okey. Kalau print sikit dia mahal. Saya print tak banyak. Dia anjur full color. Saya boleh nak murahkan kalau dia hitam putih, tapi kalau saya hitam putih, macam mana sahabat-sahabat nak tengok gambar-gambar seperti benda-benda macam ni? Macam mana nak tengok gambar-gambar yang gambar-gambar yang ada color macam ni? Kan? Betul. Macam mana nak tengok gambar, memang tak cantik lah kalau hitam putih. Macam mana nak tengok pasal ni macam ni? Macam mana nak tengok, sebagai contoh lah, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh gambar lah. Kalau macam mana nak tengok gambar ni, aerial view daripada kapal terbang Kota Kabul. So, kalau hitam putih, memang saya boleh jual bawah pada RM30. Saya boleh jual je RM25 pun boleh sebenarnya. Tetapi dia takkan puas. Dalamnya ada lebih 70 gambar, 150 muka surat dan ditulis dari hati. Cuma jujurnya yang betul-betul dari sanubari adalah yang ni. Dan yang ni saya minta maaf, saya tidak print balik sebab saya takut dia membawa kepada satu perkara yang tidak elok. Maka saya tidak print. Siapa 1000 orang yang dah ada tu, dia orang je lah ada. Tetapi dia adalah 30% daripada dalam ni ada di dalam nota dari Kabul 2. So dia beza kat situ lah. Cuma kalau nak tahu apa Syed Azwan punya pandangan tentang wanita dari rusuk kiri Adam ini, maka kena baca buku yang pertama. Cuma buku pertama sudah tak ada. Dekat saya ada 2 biji je. Dekat yang saya pegang ni semua. Dia tak ada dah. Kalau nak baca juga pergi library. Saya pun tengah terfikir sebab ramai betul orang tanya ni, tapi tengok macam mana nanti. Mana tahu kalau Pak Di kata, Pak Di, Abang Syed, kita saya sebenarnya Pak Di jangan panggil Tuan Syed, panggil Abang Syed je. Tuan Syed ni Haji Zainal pun panggil Tuan Syed. Saya kata jangan panggil Tuan Syed, panggil Abang Syed. Saya tua sikit pada Pak Di saya rasa. Betul. Walaupun Pak Di nampak lagi ni dengan rambut putih, saya tak buka ni. Saya tua sikit je. Panggil Abang Syed je. Kalau Pak Di kata Abang Syed, kita angkatlah buku nota dari Kabul 1. Lepas saya balik daripada Afghanistan, yang lepas ni saya akan pergi yang duduk sana. Kemungkinan saya duduk daripada sana. Cuma memang saya terus terang lah, dia tidak akan dijual di tempat lain kecuali di Book Surgeon saja. Kalau saya jual sekalipun, dia dekat Book Surgeon. Dia tak ada tempat lain. Kalau Pak Di mesti tanya, kenapa pilih Book Surgeon? Ini semua kerja Allah. Betul. Allah Ta'ala yang buat, insyaAllah.
Baik, apa InsyaAllah. Abis Said lah. Abis Said just nak tanya soalan yang terakhir. Apa berkenaan dengan apa yang kami sebagai orang awam boleh buat untuk Afghanistan. Simple soalan dia. Sebagai conclusion, insya-Allah. Okey. Pertama sekali, Afghanistan sebenarnya memang macam Pak Di cakap tadi lah. Dia jauh daripada kita. Dia jauh daripada orang Malaysia lah. Sebab kenapa jauh? Sebab dekat media tak ada langsung. Itu dia asbab yang paling utama. Dekat media, sama ada media konvensional ataupun media sosial, dia tak ada langsung. Dia punya feed dia punya queue dia punya makanan dia yang utama untuk berita-berita tentang Afghanistan ni adalah media barat. Maka bila media barat cerita, maka tidak ada lah dekat media Malaysia. Dan kita tahu, apabila media barat cerita, tidak ada benda lain kecuali benda yang buruk tentang Afghanistan, tentang Taliban, tentang Afghanistan. Sebagai contoh, tahun lepas ada berita 268 tentera Taliban dibuang kerana tak ada janggut. Okey, maka orang barat pun tulis. Maka berbondong-bondong lah berita lah. Ni lah TV 3 lah, TV apa benda semua sekali pakat ni berita tu. Okey. Tetapi sebab apa memburukkan Islam? Lepas tu Afghanistan tidak membenar Emirat Islam Afghanistan tidak membenar buku yang dikarang oleh wanita diajar apa semua. Keluarlah dekri. Kononnya keluarlah. Maka banyaklah media tulis kan pasal penindasan apa benda kan. Tetapi tengok tahun yang sama juga, tahun sudah, Amirul Mukminin Hibatullah Akhundzada di Afghanistan, Emirat Islam Afghanistan ataupun Talib ni, dia keluarkan satu dekri. Tahu dekri dia apa? Dekri dia adalah semua penyawa awam wajib solat berjemaah apabila masuk waktu dia. Masa Zuhur dengan Asar tengah kerja, masuk waktu azan, berhenti belaka pergi solat Jumaat. Satu habuk pun tak keluar berita tu dekat berita Malaysia. Yang dekat Malaysia. Sebab apa? Barat tak tulis. Jadi apa benda yang kita boleh buat? Okey, kalau tanya saya, nak jawab soalan Pak Di kata apa yang kita boleh buat untuk nak ambil tanggung barisan? Pertama sekali, kita ada 141 orang, tadi ada dekat 200 orang. 141 orang ni yang sama ada dah tahu ataupun baru tahu. Kalian dah tahu, saya dah sampaikan. Saya punya tugas adalah menyampaikan. Pak Di menjadi media untuk menyampaikan juga. Dan penyampaian tu ada dua, melalui kita berkongsi kat sini dan juga melalui ID. Kalau kalian rasa nak dalam yang lebih sedikit, gali lebih sikit, boleh baca di dalam ni ada. Tetapi saya ada disclaimer. Saya tidak mengatakan yang bahawasanya kebenaran mutlak tentang Afghanistan ada di dalam buku ni, tidak. Nota dari Kabul hanyalah apa yang saya lihat, dengar dan rasa. Penyaksian sahaja. Dan juga sedikit pengamatan dan pengalaman. Maka saya tidak kata 100% betul. Tidak. Tetapi tidak bolehlah tidak mengatakan 10% pun tak betul. Kerana penyaksian orang yang dah pergi. Daripada sudut pandang seorang penulis, wartawan bebas dan juga aktivis kemanusiaan yang pernah berada di sana, menghirup udara yang sama, memakan kabuli palau yang sama, memakan syiriak yang sama, memakan kebab yang sama, melihat dan bercakap dengan Pashtun menggunakan bahasa dari Cetwaristi apa khabar ataupun Sangge apa khabar dalam bahasa Pashtun, dan bercakap bahasa yang sama dan cuba memahami dia orang, ada di dalam buku ni. Tapi dia bukan absolute. Sebab mungkin ada saja pandangan yang kadang-kadang kita nampak satu, tapi sebenarnya dia 4. Kita nampak 4. Sebenarnya dia adalah satu. So dia bergantung pada perspektif kita. Maka siapa yang nak gali lebih, bolehlah dapatkan ni, hanya ada di book saja. Dan saya pun kalau saya duduk lepas ni, duduk kat sana pun, kalau saya duduk bercakap pun nak dekat, dia tetap daripada book saja buku tu. Dia tak ada dengan saya. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. So kalau apa yang boleh kita buat, ambil tahu. Sekarang dah tahu, ambil tahu. Gali lagi, banyak lagi. Kalau dekat TikTok ni ada mungkin beberapa orang yang ada fokus pada Afghanistan. Kalau Palestin saya rasa ramai. Yang memang pakar betul, penganalisis geopolitik, penganalisis yang tiba masa Sumuk Flotilla ni tiba-tiba naik pun ada, yang betul-betul mahir pun ada, pakar semua macam-macam lah. Wartawan pun ada, bukan wartawan pun ada, semua ada. Tetapi kalau Afghanistan saya rasa kalau wartawan mungkin kurang daripada 10 kot dengan aktivis yang daripada 2021 sampai sekarang yang fokus lah. Yang menulis buku saya rasa ada seorang dua lah, lebih kurang. Tapi ingat disclaimer saya,
Saya tak kata saya lah yang paling benar dan semua sekali. Saya cuma membenarkan benar dalam menulis itu saja. Itu saja. Lebih kurang lah. So kalau nak kena ambil tahu. Dan yang kedua, kalau rasa nak membantu, dekat saya punya link pun ada link. Link Yayasan Amal Malaysia. Sebab kat sana memang ramai orang nak bantu. Kalau sebagai contohlah anak yatim, dengan $20 je, $20 lebih kurang RM100 kan. Kita boleh makan anak yatim sebulan. Dengan RM90, kalian boleh bagi anak yatim makan untuk tempoh sebulan. Pergi dekat link saya tu, yang kalau nak pergi Yayasan Amal, tulis anak yatim Afgan, bagilah RM90 atau $20. Hampa boleh bagi anak yatim makan untuk sebulan. Bagi makan anak yatim, kena ingat bukan bagi makan budak biasa. Anak yatim, dan ada juga yang yatim piatu. Yang cerita Muhammad tu saya tak cerita lagi, 14 orang mati dalam keluarga dia. Tapi kita simpan di kita punya diskusi sesi yang lain lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Lebih kurang. Terima kasih yang mana baru masuk sekali. Ramai juga kita 100 lebih malam ni Pak Di. Alhamdulillah. Allah Taala gerakkan hati dia untuk masuk, insya-Allah. Ada yang membeli ke? Saya tak boleh tengok. Ya. Ada 4 orang. Alhamdulillah ada 4 orang. Ada tu pun saya dah seronok dah. Saya dah seronok lah. Alhamdulillah. Dia gini, sahabat-sahabat kita ni, dia kadang-kadang Pak Di, dia satu benda yang saya belajar dekat TikTok. Dekat TikTok ni Pak Di, kita kena letak sasaran dan niat kita tu, kita letak dan kita cerita. Sebagai contoh, sahabat-sahabat, kita ada 144 orang. Boleh tak saya dapatkan 10 biji buku hari ni? Ada 6 biji lagi. Kalau siapa nak dapatkan malam ni, mungkin kita boleh. Kalau Pak Di okey lah, kita boleh lanjut 30 minit lagi. Kita cukupkan, boleh, kita dapatkan lebih kurang 6 buku lagi, boleh tak? Siapa yang dah beli lagi sekali. Bagi dekat sahabat-sahabat lain. Saya ada seorang kawan, nama dia Ijah. Saya tak pasti dia ada kat sini. Pak Di tahu dia beli berapa biji, Pak Di? Berapa? Pak Di tahu? 10. Dia beli 10 biji. Dia bagi kat perpustakaan sekolah anak dia, sekolah menengah, sekolah rendah. So sebab tu saya kata, yang menggerakkan hati sahabat-sahabat kita semua ni, bukan kita Pak Di, kita cerita je. Yang qadarullah akan berlaku, kalau akan berlaku. Cuma saya nak beritahu lah, kalau dapat 10 biji hari ni, Alhamdulillah. Ataupun tambah sebiji lagi, cukup 5, Pak Di dah senyumlah sikit. Kita tutup dengan 5 biji buku kan. Sebiji je lagi betul. Kalau ada. Kita cari lagi satu. Kita cari lagi satu. Cuma saya mungkin boleh jawab 2-3 soalan lagi. Boleh. Tak ada masalah. Sebab ada yang baru masuk, macam Adnan Marcelo ni kata, baru masuk, dia kata buku ni cerita pasal apa? Macam biasalah tuan-tuan dan puan, buku Nota dari Kabul 2 ni, ini penulis dia bersama dengan kita Abel Said ni, adalah seorang wartawan, menulis buku Nota dari Kabul 2 kesinambungan daripada Nota dari Kabul 1. Dan tuan-tuan, siapa-siapa yang baca buku ni, tuan-tuan akan dapat kisah-kisah berkenaan dengan Afghanistan. Kisah-kisah yang mungkin terpencil, kisah-kisah yang mungkin tak kita orang kat Malaysia, macam saya secara peribadi orang awam yang tak pernah pergi Afghanistan pun, bila baca akan sedang kata sebenarnya masalah kemiskinan, masalah budak-budak di jalanan dan sebagainya wujud di negara Afghanistan yang bergolak selepas US keluar daripada negara tu, dan diperintah ataupun kita kata diperintah oleh Taliban macam sampai ke sekarang lah kiranya. Jadi struggle tu struggle yang real. Bila sebut struggle negara-negara yang bergolak, dia bukan pasal negara yang bergolak yang kita duk dengar hari ni saja. Palestin lah, di Gaza dan sebagainya, bukan setakat tu saja. Afghanistan antara negara yang ni, macam pengakuan jujur saya yang mula-mula tadi, Afghanistan negara yang terkeluar daripada radar saya secara peribadi bila kita sebut berkenaan dengan negara yang bergolak. Tadi lag sikit, Abel Said lag sikit, tapi sekarang ni saya rasa dah okey dah. Tuan-tuan ada soalan apa-apa kah? Kita layan lagi soalan-soalan yang daripada tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak, boleh tak tolong beli lagi satu, genapkan ataupun kita kata ganjilkan nombor tu jadi 5. Lepas tu kita akan end. Sebab soalan-soalan saya rasa kita dah cover lah soalan-soalan basically berkenaan dengan buku ni. Tuan Syed ada nak kod-kod lah, ada nak menjawab salah faham kau dan sebagainya, yang Tuan Syed selalu dapat daripada orang-orang lain, dipersilakan. COD tak ada. Dah okey. Okey, dah okey dah.
nak bagi tahu kepada Pak Tamsa, COD tak ada, minta maaf. Kami tak buka untuk COD. Kalau siapa-siapa yang nak just beli macam biasa je, bukan dengan cara COD lah. Saya minta maaf lah. Mungkin satu soalan Tuan Syed, soalan sebelum kita tunggu lagi seorang pembeli. Yang pasal wanita tak dibenarkan belajar tu. Wanita tidak dibenarkan belajar tu. Yang tu antara central tema yang sangat-sangat central dekat dalam buku ni, sebab Tuan Syed ulang banyak-banyak kali. Bagi tahu kata sebenarnya apa yang dia cakap tu tipu. Kiranya apa yang diceritakan kata kononnya wanita tak boleh belajar dan sebagainya. Walhal ada je wanita yang ada master dan sebagainya. Mungkin Tuan Syed boleh masuk ke dalam isu tu lebih sikit sebagai penutup kot saya rasa untuk malam ni, insya-Allah. Okey, kita tak lag ke? Kita okey Tadi lag sikit, sekarang dah okey dah. Oh, okey. Sekarang dah okey. Kat sini macam tak bergerak. Gambar Pak Di dia freeze ni. Statik lah. Oh, line okey. Saya tengok Tuan Syed okey. Oh, saya punya line lah kot, sebab saya dengar suara tapi saya tengok Pak Di tak bergerak ni. Oh, okey. Tak apa. Apa soalan tadi? Berkenaan dengan wanita tadi, wanita dan pendidikan dekat Afghanistan. Mungkin Tuan Syed boleh elaborate lebih berkenaan dengan itu. Okey, pertama sekali kita bercakap pasal wanita. Okey, wanita di Afghanistan kita tengok pasal wanita. Okey, wanita di Afghanistan. Selalu yang kalau kita dengar Afghanistan adalah wanita ditindas. Okey. Sebab tu dalam buku pertama dan buku kedua saya ada menyentuh tentang persoalan sama ada wanita ditindas atau tidak. Sebenarnya jawapan dia tidak semudah ya atau tidak. Tidak boleh kata ya dan tidak boleh kata tidak. Okey, sebab cuma yang pastinya wanita di Afghanistan ni, okey, tak kisahlah daripada bangsa apa sekalipun, sama ada dia orang Afghanistan ke ataupun dia Pak Di okey Okey. Alright. Keras muka Pak Di ni, tak gerak ni. Allah. Okey. Aduh. Tak kira lah dia sama ada yang siapa yang kat bawah ni duduk mencarut ni? Mak Juan ni, siapa dia ni? Saya dah block dah. Tak apa. Habis lah dia, biar-biar dah. Block dia dulu sebab dia macam tak betul je. Yalah betul. Saya dah block dah, tak ada masalah. Okey, wanita kat sana. Okey. Dah block dah. Okey. Nak ceritanya adalah pasal wanita. Wanita kat sana pertama sekali, okey, harus diingat kita tahu dekat Afghanistan dia melaksanakan hukum syariah. Dia memang strict. Kita akui dia memang strict. Okey. Itu pertama. Sebab dia diperintah oleh Taliban. Kita tahu Taliban adalah fundamentalis Islam. Dia berperang sama sendiri dengan mujahidin dulu pun sebab perangan dia on certain benda tu very strict. Okey. Dan penerimaan tentang rasuah apa benda tu memang dia gila-gila tentang so benda sebab tu kalau kita nak tengok jenayah apa benda memang tak ada lah sekarang. Boleh kata tak ada lah sebab tak boleh main-main curi habis lah. So kalau semua mahram apa benda memang kena sebab tengah khalayak ramai lah, 60 sebab apa benda semua sekali kan. Tapi nak balik pada wanita. Okay, pertama sekali wanita. Di Afghanistan ni ada banyak wanita suku kaum etnik kat sana. Okay, wanita kat Afghanistan boleh kata semua menutup aurat. Okay. Dan bukan semua dipaksa pakai cadar, cadar buka biru tak apa tak. Dia biasa. Tapi perempuan di sana memang dijaga dan terjaga. Orang asing pergi kat sana pun dia memang akan menutup aurat saja. Dengan segi dia pakai abaya. Itu very clear. Okay. Lepas tu yang kedua, tentang wanita hanya tak boleh keluar rumah, duduk dekat rumah je dan wanita tak ada dekat jalanan. Itu memang palsu semata-mata. Sebab tu kena baca dah. Saya tak nak jelaskan semua. Tapi nak beritahunya secara jelasnya kalau kita pergi tempat-tempat utama, contohnya pasar kat sana, Mandewi, Pasar Lesser Mariam, semua sekali, tempat ni saya berkata tempat yang memang orang perempuan ada. Sebab apa? Dia pasar. So memang ataupun dekat mall-mall yang besar yang ni, memang perempuan ada. Tetapi kena ingat situasi di bandar, itu di bandar tadi, dia tak sama dengan di luar bandar. Bila kita makin lama keluar bandar, makin lama makin kurang wanita di jalanan. Betul. Sebab and then satu lagi, makin lama makin ke pedalaman, kita akan jumpa banyak orang Pashtun ataupun orang yang kampung-kampung ni, memang dia pakai cadar.
burka biru tu. And dia jarang kita nampak di jalanan. Kecuali majlis-majlis kalau memang melibatkan perempuan saja, maka perempuan ada. Kalau tidak, memang perempuan berdiam diri yang berada di rumah. Tetapi berbeza di bandar. Dan ini semua adalah bergantung juga kepada kefahaman agama dan juga etnik mana dia orang mari, tradisi dia dan juga lokaliti dia, di mana dia berada. Jelas yang bab tu? Ya, jelas. Betul jelas. Jelas Tuan Syed. Okey. Pak Di. Sudah. Gamak saya masih keras lagi ya. Suara dengar tak suara? Allah Rabbi. Dengar ke kita atau kita lag ni sekarang ni? Okey. Gamak ya lah. Apa ada soalan ni? Tuan Syed? Dia dengar. Saya dengar suara-suara Tuan Syed. Okey, tak ada masalah. Dan audience kata semua okey. Tak ada lag. Cuma mungkin gamak saya dekat Tuan Syed. Dengar. Oh, saya rasa Tuan Syed lost saya ni. Pak Di dengar ke? Dengar, saya dengar. Allah Rabbi, sat. Risau macam ni. Mungkin saya sat. Tuan Syed, sangkut ke? Okey, sekarang dah okey dah. Dah okey dah? Ya. Dah okey dah? Saya gambar Pak Di tak gerak ni. Allah. Sebab saya nampak Tuan Syed okey. Oh, saya tak nampak. Saya nampak macam Pak Di lag. Saya duduk cakap seorang. Sekarang dengar suara saya. Dengar. Daripada tadi dengar. Okey. Daripada tadi dengar. Okey. Cuma nak beritahu itu daripada sudut tu. Lepas tu yang kedua tentang wanita boleh bekerja ataupun boleh belajar. Okey. Untuk kita pergi yang belajar dulu. Terima kasih. Hazamin Adnan Marcelo. Hazamin Fadli Rabbi. Macam-macam lah dia orang ni. Okey. Apa-apa pun nak cerita. Yang ketiga adalah mengenai perempuan, sama ada perempuan boleh bekerja atau tak. Okey. Pertama sekali. Apabila saya turun daripada, kita turun dekat lapangan terbang antarabangsa Kabul. Kita turun je. Dalam buku ni pun saya cerita. Dia kalau kita tengok bila kita turun juga dekat kita tengok dekat immigration, dia ada pegawai immigration perempuan dan lelaki. And in fact yang banyak perempuan lagi banyak. Yang jaga check kita punya beg semua lagi banyak perempuan. Bila kita pergi ke hospital swasta ke hospital kerajaan, ada doktor perempuan, ada jururawat. Dalam buku saya pun ada benda tu semua sekali. Saya nak beritahunya yang dia orang kata wanita tak boleh bekerja tu, dia mungkin tidak boleh bekerja terbuka dalam semua perkara mungkin. Tetapi dalam bidang-bidang tertentu, dan juga kalau kita pergi sebagai contoh, kedai yang jual, kedai telco lah, SIM card, pegang wireless kan. Kita pergi, memang kat depan tu lelaki. Tetapi bila kita nak berurusan dengan perempuan, dekat sebelah tu ada perempuan. Dia diasingkan macam tu sekarang. Faham. Okey. Tapi bila kita pergi hospital, lain pula. Hospital dia ada bahagian dia. Samalah di universiti, dia ada lecturer yang perempuan apa semua sekali. Cuma untuk pelajar perempuan di universiti awam sekarang dah tak ada. Memang itu betul. Tak ada. Tetapi di universiti swasta ada. Tetapi sangat limit sebab ramai orang dah tak ada duit dah sekarang. Dan yang mana kaya, yang mana pelajar semua dah keluar daripada Afghanistan. So yang tinggal tu adalah yang kebanyakan je. Okey. Dan untuk pelajar, untuk perempuan, pelajar lelaki tak ada masalah. So pelajar perempuan memang sampai darjah 6 saja. Sampai grade 12. Lepas tu mereka dialihkan kepada pendidikan di Darul Ulum atau pendidikan agama di madrasah. Dalam buku ni saya cerita berapa banyak jumlah madrasah, kat mana sekolah dibina. Ada juga kawasan yang 20 tahun dulu tak ada sekolah. Tetapi di bawah Emirat Islam Afghanistan ni, di Faryab sebagai contoh, ada daerah terpencil itu, dulu tak ada sekolah. Sekolah lelaki tak ada, sekolah perempuan tak ada. Sekarang baru dibina. Ketika zaman kerajaan yang dikatakan menindas ni. Sebab tu kita kena berlaku adil. Sebab bila kita berada kat sana, yang kita tengok, yang kita baca, kita duduk kat sana, dia tak berbeza dengan apa yang kita gambarkan. So itu antara realiti sebenar dulu dengan sekarang. Cuma tepulang pada kita. Kita nak ambil yang macam mana yang percaya, ataupun kita nak percaya lagi apa yang ditulis dan diceritakan di dalam, contohnya dalam filem Hollywood lah. Kalau kita tengok dalam Hollywood, sampai bila Afghanistan tu berganas? Dan sampai bila kita akan takut? Sebab tu untuk makluman, sekarang ramai dah orang melancong ke Afghanistan, termasuk daripada Malaysia. Dan kita boleh pergi kat sana bukan sebagai NGO ataupun wartawan, kita boleh pergi kat sana untuk melancong dan melawat. Hanya memerlukan visa sahaja. Dan visa kita boleh bertahan sehingga sebulan.
Cuma kos tiket ke sana mahal sikit. Itu sahaja. Yang lain semua okey. Saya rasa je lah kan. Lebih kurang lah kan. Sebab kita nak mungkin dalam 3-4 minggu lagi kita sembang pula pasal Uni Saran. Lebih kurang macam tu lah. Kita setakat tu dulu untuk hari ni. Baik. Kalau apa-apa lagi. Habis saya Itulah. Itu dah cukup saya lima rasa dah. takat tu je. Jelas. Saya rasa jelas sebab kita dah masuk ke dalam buku ni dan banyak serta-serta asing lagi. Tapi kalau nak lebih, insya-Allah kita rancang sesi yang seterusnya. Kita bincang dengan Abang Said dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua yang beli. Saya tak pasti, saya rasa macam ada seorang lagi tambah tadi. Saya rasa mungkin kita dah dapat 5 buyer. Saya rasa lah, tapi tak apa, saya kita akan check. Kalau tuan-tuan terus nak support kami pun tak ada masalah. Follow saya, follow Bu Sejen dan juga follow Abang Said kita. Dapatkan buku ni daripada Bu Sejen, insya-Allah. Sila follow Bu Sejen InsyaAllah tuan-tuan dan puan semua. Kita cuba sebarkan manfaat setakat mana yang mampu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syed atas masa yang diberikan untuk sesi pada malam ni. Kalau panjang umur nanti kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sambung burung hantu pula insya-Allah, Mak ni. Beres.